Yo, Assalamualaikum. Selamat pagi. Guys, what a very good morning. The one and only. Guys, First time podcast kita pagi. first time kita shoot pagi. Sebelum ni memang pagi, tapi ni pagi lepas subuh. Ramai orang tengah jogging. Morning person, bro. Tak ada guys. Nazrin. Sama tu. Actually kita mau lepas pergi kerja guys. Jadi, wih kenggera. So welcome back. Assalamualaikum guys to the podcast. selamat. Episod ke-35. 36 36. guys. Guys 36 betul Bukan kan? 40 lebih. Lapar. 40 lebih lagi ni. 45. Kau 35 ni apa? 40. Engkau lah cakap 35. 46 kan? Real. 46. 44 dah lepas lah. 46 ya? Ya. 43. 43. Let's go guys. Guys dah 43 dah guys. 42, 43, 44, 45, 46. Betul lah. Oh, 46. typo. 46 43, 45, 46. 46 guys. 46 guys. Lagi 4 episod 50 Rul. Anniversary guys. Damn. Guys, korang minta So lah. so korang record. Kalau kita couple ni dah boleh sambut dah boleh celebrate, dah buat dinner lah bro. So guys, what you want for a very 50 episode? Apa konten special yang kau nak? Apa korang nak? So by the way, Kau tanya. by the way guys, kita orang baru lepas habis kerja, Ya doh habis guys. live, and then kita orang terus shoot. So Pagi-pagi guys. kalau orang kata kita ni Tak mampu effortless, orang kata ni kalau contoh satu hari depot dah berjaya kan, and then orang macam alah diorang ni sukses sebab kabel ni memang Ni hari-hari yang kita boleh tengok balik lah. bayangkan habis kerja ni barai ni tengah shoot, tak tidur lagi ni, terus shoot podcast. Jujur tak tidur lagi tau. Ya aku risau, aku dah nampak kenggera satu tadi, mesti akan ada lagi kan. Ya sebab dia akan ajak member tau. Sebab Ada Z member. bukan sebab hidup semua ni dia macam Dia berkawan lah, member dah kena, member mesti kena. Aku ni. nak buat apa-apa mana aku jentik je ni. Kena lah cantik. Semua naik kat aku. Kena memang kena. Cakap pasal member ada Z member. Baru-baru ni ada Z member. Ya aku tak nak sentuh benda lain lah. Aku macam malas nak pesan tanpa orang. Cuma Wih bodoh. Masuk Masuk aku buka. Kenapa kat kau je? Kau kita elok. Aku jadi cuak pula sebab kau cuak. Bodoh. Mana bangang? Masuk token. Chaos gimana? Oh batu gila. Sorry guys. Aku pantang kalau benda-benda yang menggigit. Cakap pasal ada Z member kan. Okay, aku tolak tepi, aku tak kisahlah itu apa diorang nak buat. Aku cuma curious. Apa itinerary dia? Tentative event tu. Kau mesti kawan kau mak motor ramai kan? Kau nak motor kan? Kau tahu lah. Ya aku memang nak motor tapi kalau mak motor aku tak ramai. Ramai. Tak ada lah, just aku nak tahu. Contoh lah, mungkin aku expect dia macam bike week ke? Bike week yang kita tengok dalam cerita apa? Bikers Kental macam tu kan? Betul. Dalam week tu, dalam event tu of course akan ada event lah, of course lah. Yelah. Akan ada persembahan lah juga. Tak tahu persembahan apa, tak pasti. Maybe macam persembahan drift motor sampai meletup tayar ke. Drift motor Tak tahu. Macam cerita Anas sempit tu lah. Lepas tu ada juga persembahan untuk ni. Apa ni? Orang kata apa? Showcase. Bukan showcase. Buat bateri, baca-baca. Bukan show ni. Buat motor. oli semua lah. Show motor ni siapa paling cantik. Macam tu lah. Yelah macam Mesti tu ada lah. pertandingan. Tapi tak pernah nampak pun orang post pasal benda tu. Ada je lah. Yang naik dekat TikTok semua lorang on the way kat sana. Oh ya. Nah itu satu hal. Itu orang kata apa? Nak vibe. Ride ni dia vibe je sebenarnya. Daripada vibe. So yelah, so maknanya akan ada lah contoh diorang kumpul kat satu tempat. So tempat tu akan ada kemah besar. Kemah, lepas tu kumpul-kumpul Event mama. Macam tu lah. Macam tu. Oh. Sponsor. Oh ada member choice sponsor. Oh. Kan SVG sponsor ke tak ada? Tengok yang Big Steady. Motorsport ada je sponsor. Oh, so itulah aku kira benda tu. Sebab aku tak pernah nampak tau dekat TikTok aku ada member yang event yang betul-betul event. Yang aku nampak semua video orang tengah on the way. Video orang shoot. On the way tu salah satu apa vibe. Lepas tu dah sampai sana pun vibe juga. Sebab RZ member, RZ ni antara motor yang aku tak pasti di motor moped ke Oh apa. ya. Ada Z je yang boleh masuk. Motor lain pun boleh, tak ada masalah. Oh, tak cuma best dia- lah macam tu. Tak best lah. Siapa yang buat lah? Tapi yang specialitynya motor RZ of course RZ. banyak macam itulah. Ya, bodoh. Ni ada member ke berapa lah? Banyak ke? 12 tu. 12 tu. Banyak bertahun-tahun Ke 8. RZ dah lama dah. Kenapa ianya suatu Fenomena. fenomena?
Tiap-tiap tahun memang akan ada orang tunggu RZ member tahun depan kan? Banyak kalau ikutkan bukan ada Z member, ada Y member. Boy member Honda Wave member tak ada? Aku nak join Tak ada. Tak ada Ni yang macam motor, kau tahu motor yang orang pakai, bukan orang pakai majority. Jepang member. Ah. Ada Jepang member? budak-budak awet. Habis tu kenapa tak ada lajak members? Ada. Ada tu Geng-geng lajak lepas Ada tu dia buat. yang sampai apa nama? Suruh mak buat mihun punya ni. Mak pun tak tahu tu event bersuka lajak. Dari kat track tu. Pada pancing mah ada jamuan ni. Lama tu event lajak. Event sekali aja. Aku dengar ada boy mak mencarut tu. Tak guna dengan anak aku juga. Okey lah. Masak bagi orang makan. So tu itulah pahala mak aku dia. punya persoalan lah tentang apa ni. Kau rasa kalau kau dijemput, kau rasa kau akan pergi? Tak kot. Dia bukanlah macam asal kau discriminate, tak. Bukan aku punya same profile. Bukan kau punya niche lah. Bukan aku punya niche kot. Kalau aku untuk orang bawa aku sebab apa tau? RZ member dia tak, aku rasa tak ada tempat lain selain daripada Terengganu. Asal Terengganu lah. Sebab kat sana banyak. Banyak Aku apa? rasa kat sana lah base. RZ. RZ Satu- pertama dibina kat Terengganu lah. Lagi satu dekat sana ada satu track dekat nama dia ni. Kat sana pun ada Bagan, track. KL ada track. Bukan, ada track. Oh drag. Track motor. Dekat Bagan ni. Makan lalang. Mana aku tahu? Yang tu Bagan, aku lupa Bagan, aku ingat Bagan je lah. Aku tak pasti, kalau salah minta maaf. Tapi tak silap aku kat Bagan lah. Dekat situ macam lumba halal lah. Rumah halal. Lumba halal Maksudnya macam dekat situ Nak racing kat lumba situ yang track lah. diorganize. Oh. Organisasi. Okey. Tapi RZ memang motor yang padahal RZ motor lama tau. Memang Memang live long RZ tau. Tapi dia antara moped tuti yang ramai Moped tu orang. apa? Moped tu motor-motor yang Mapet aku tahu lah. Motor yang sisi rendah. Sisi bukan Ni antara sebab sport kenapa bike. aku suka datang Tito Wangsa. Sisi rendah. Ore miniski. Bawah daripada 250 lah. Sisi bawah daripada 250. Cumanya R15 aku tak pasti tu moped ke sport bike. Sebab R15 dia R15 150 kat. Tak pasti. So guys, Malam-malam. InsyaAllah mungkin deport pergi RZ member. Buat live podcast. Kena buat live podcast. Tapi satu hal kat sana kalau ramai-ramai teruk tau. Dia bukan nak cakap sekabut tapi ramai Tak, aku semua. bukanlah apa. Aku just nak tahu dia orang pergi first benda yang dia orang pergi dia buat apa? Air buah lah orang. Kata Henu. Dia tu. Aziz, Aku dulu cakap- Anik baru discover dah kau punya mango dulu tu. Teruk. Aku pun tak tahu. Tak. Padahal aku yang paling teruk lah kalau daripada buku kau lah. Aku yang paling teruk. Tapi kau yang tahu ni. Itu lama, kisah lama punya. Aku rasa pasal minggu tu ramai je tahu. Cumanya kisah lama maybe orang ingat tak ingat lah. So kalau korang nak tahu lah minggu aku pun nak cerita. Cerita. Tak payah sekarang. Benda luar. Oh. Okey dah. Macam itulah event ni macam lah. Event lebih kepada macam apa tau. Kau datang, kau tengok motor orang lain, kau jumpa member orang lain, orang member yang apa ni, contoh kau duduk KL, orang Pening, Turun lah. Kira Turun. event tu menyatukan lah. sebab kalau kau pasal Semua memang kat Terengganu je. Melayu, India, Cina boleh join lah. So tak ada racing ni lah. Kita macam interview organizer je. Memang salah kan. Punya member tu lalu ke? Tak, dia memang ada tempat. Cuma ada Z member tu memang tiap-tiap tahun. Cuma itulah aku satu hal kesal pasal Z member ni, kenapa setiap tahun ada je jadi benda Biasa yang lah. tak diingin. Benda dah apa? Tak nak elak. Benda dah right. Benda right. Ramai. Macam balik kampung lah. Balik kampung mesti ada. Betul. Cuma Tak itulah, kalau boleh bukan RZ member pun nama train pun lah lain member. kali. Sekarang train nak ke Terengganu dah ada. Pantai Mall. Dah buka InsyaAllah nanti Di CRL? lah 2020 kan. Benda tu aku sebenarnya benda tu kebanggaan lah. Smart tu sebenarnya. Aku tak tahu lah kalau ada orang macam gabut. Tapi bagi aku benda tu as a- sekejap 30 minit berapa minit? Sejam nak pakai sampai Kelantan tau. Kau tahu sekarang ni kita dah bertravel satu Semenanjung lah. Pakai train dah lepas ni. Hebat tau. Bagi aku benda tu. Oh, satu Semenanjung. Satu Semenanjung. Takkan nak sabar-sabar naik train. Tak boleh lah. So bagi aku benda tu satu kemajuan tau sebenarnya. Kita rakyat Malaysia harus berbangga dengan benda Ya, tu. betul. Kita tolak tepi isu politik apa semua tu. Walaupun tak siapa kisah, yang kita majukan orang benda bukan tu. politik-politik punya orang. So ada yang nak jadi kita as a KOL untuk ni boleh invite lah. Untuk Kita nak nak nanti kan. Fry off night. Night of Friday. Tapi ini kau kena post lah ni. Kenapa? Night of Friday. TikTok Night mana of tahu dia orang Dia orang notice. ada ambil KOL ke? Mana tahu. Tak, mana tahu dia orang tengok muka kita macam muka hantu, dia orang jadi kita hantu ke? Saya kalau masuk rumah tu memang enjoy. Gentle. Last time saya masuk rumah tu memang habis game tu saya main. Ya, habis. Last Kita time akan main mission saya- sampai habis.
Yeah. Kita masuk mantu semua mission kita buat dengan lengkap. Satu shot. Tak ada Yeah. So kepada organizer Night of Fright, invite lah kita orang untuk pergi. Kalau boleh tak minta bayar tak lah mahal sangat. Cumanya express lane lah kalau boleh. Betul. Express lane tu je. 4. Oh, 4. Kita bawa PA seorang. Ya, betul. Kita punya assistant. Okay. 4. Oh, So terima kasih. excited. Aku tak sabar excited sebab kali ni bawa ada duit kan. Okay. Serius tu. Sebelum ni aku tengok dengan Alfred tapi tiket mahal, tak ada duit tu. Tapi Aku pergi sama lagu, kau cakap biar aku mandi. pergi sebut lah ada duit dan baru nak sponsor kan. Dah duit tu sikit. Okay. So kau macam mana lah minggu Aku ada minggu lepas ada sesuatu yang menarik ni jadi kat aku. apa dia? Kau tahu tak yang minggu lepas masa aku buat live, aku buat live separuh sampai pukul 3 sebab tak ada internet tau. Oh. So aku balik lah. Aku balik tu kau tahu aku pergi jogging terus. Kau 4 pagi? Pagi. Okay. Sebab aku pagi tu aku kena hantar adik aku. So aku macam malam tidur lah. malam tidur satu-satu lagi tak sempat aku nak jogging nanti. Okay. Lepas tu aku balik aku jogging. Aku dah macam kompak ni semat sial kan. Sejuk rul. Lepas tu aku keluar tu, aku baru lari dalam, aku tak sampai sekilo. Aku rasa 500 meter. Dekat traffic light tu ada pakcik tu tegur aku, Assalamualaikum. Oh bagus ni jogging. Assalamualaikum, hati-hati pakcik. Berhenti jap, tunggu. Aku borak dengan dia 4.5 sampai 6.5. Astaghfirullah. Mapak lama 2 jam. Kau buat apa? Bukan aku yang borak, Dia yang buat. dia yang borak. Buat pasal live? Borak pasal dia kerja. Daripada dia kerja, aku tahu yang member dia 2 orang dah meninggal. Member 2 orang meninggal, dia kerja apa, sekarang dia buat apa, anak dia berapa orang, cucu dia berapa orang, dia jual apa sekarang. Lepas tu motor sampailah cerita yang kawan dia meninggal tu sampai 3 kali aku dengar. Allahuakbar. Pakcik, terima kasih pakcik. Dia mengisi. Aku masa tu aku berhenti, okey tak apa, aku macam tak apa, awal lagi kan. Duduk 4.5, lepas tu aku tengok jam pukul 5 aku tengok 5.5, 6.5. 6.30 aku sampai rumah tu, kau tahu, daripada aku nak jogging tu, lepas borak dengan dia, aku singgah makan kedai nasi lemak. Aku balik rumah, aku makan nasi lemak. Tak ada point aku makan nasi lemak je. Tapi ada pointnya aku jumpa dia lah. Ya, point jumpa lah. Cuma dia Mungkin pakcik sebenarnya lonely tu. Sebab lah. Tapi yelah, last kali bukan setakat aku keluar daripada pukul 4.30 tu, bukan setakat aku tak dapat jogging. Aku keluarkan duit RM20. untuk sebab aku beli support business dia dending, jual dending rupanya. Allah. 2 jam semata-mata. Lama dia buat PR tu. Dia buat sale lama. Oh lama. Dia close kau lama Tapi Keluar jadi lah. Jadi lah. Sebab keluarga 20 Syarat pakcik tu. Pakcik tu orang Taman juga. Aku tak tahulah kalau anak-anak dia ada yang tengok podcast ni, tak tahulah. Mana tahu kan. Tapi pakcik tu memang gempak lah. Aku tak nak diskusi sama lah. Nanti orang ingat aku bahan dia pula kan. Sedap. Sedap je. Tapi itulah aku menarik lah. Dia close sale tu lama. Betul. Oh, aku rasa dia salesman dulu lah. Dia dulu dia kerja bank. Oh, Lepas tu dia okey. cakap saya macam ni lah. Saya memang saya akan jumpa orang, saya akan borak dengan dia. Saya suka dengar cerita orang. Tapi masalahnya aku tak sempat cerita aku. Yang aku dengar cerita dia lah. Okey je, aku okey je. Cuma aku dengar okey. Macam tu lah. Menarik lah. Tapi pelik 4.5 sampai 6.5. Lama dulu. Lama. Dia ajak duduk dulu lah. Sampai tu cerah. Ya. Dia pelik dia macam bila kita sembang dengan orang yang lebih tua dengan kita, dia macam benda tu kita sama ada kita balas atau kita dengar mesti lama kan. Kenapa kan? Dia macam borak pasal live, dia macam sambung live kita, sambung live dia. Dia orang tu ada lenggok dia, ada style dia. Ya. Macam tu lah. Kenggera? Dia tu lah macam tu lah. Aku menarik kat. Aku terkejut juga. Banyak Memulanya aku macam okay, tak apa. Aku dengar lah pakcik ni sekejap, maybe dia nak ada someone dia nak borak lah. Betul. Rupanya niat dia sebenarnya dia nak singgah masjid, nak pergi solat subuh. Solat subuh. Lepas tu dia cakap tak pergilah masjid aku hari ni. Masa tu dia bawa dengan aku. Lepas tu aku macam saya pun sebenarnya saya niat nak pergi masjid. Aku sampai aku pun tak pergi masjid lah. Tapi tak apalah, aku lah tujuan aku cerita ni menarik lah. Something yang bukan selalunya terjadi lah kat kehidupan aku. Jarang kan, tapi Sonok. Lepas tu on the way balik tu dia nak on motor dia, tiba motor dia sempat pula rosak. Lepas tu pergi kau balik lu. Kau tak ada banyak motor ni lah. Aku pun macam Yang kan dia macam dia bawa motor rosak. Nasib baik ada benda ni. Ni kau try lah beli. Ni kau tak bukan Tak. bukan. Okay. Tapi memang bagus lah. Dia baru jual dinding. Sedap je dinding dia.
Adik aku makan semua sedap lah. Berapa paket? Sepaket? Sepaket je. Dia mula dulu kat aku, ni bagi mak. Lepas tu aku cakap kat dia, tahu pakcik saya bayar. Pakcik peniaga kan. Aku ingat kena nak tolak rupanya. Ni QR. Menarik, aku suka je pakcik tu. Bukan aku kira ke apa, sedap je. Bala lah RM20 kan, dinding. Ni bohong tu best bro. Oh, best. Aku suka Tu buang. aku cakap, dia berkait dengan kita borak podcast sebelum ni lah, bercakap orang tua. Aku dapat tahu seluruh kisah kehidupan dia. Sampai aku tahu yang anak dia selalu bergaduh dengan boyfriend dia. Sampai ke situ tau kan. Itu. Anak yang lelaki perempuan? Perempuan lah gaduh dengan boyfriend. Semua perempuan. Tadi nak kenal dengan kau. Mana tahu mana tahu. Tak ada nak kenal dengan kau. Ada girlfriend lah. Semua dah ada boyfriend dah. Semua ada boyfriend lah. Ada yang 2 dah kahwin. Satu tu Itu pun kau tahu semua. Dua dah kahwin. Seorang lagi tu tengah kerja macam kita, macam life juga. Lepas tu yang lain tu pernah semua kerja bank, semua ikut dia cakap. Alhamdulillah. Apa ni, bahagia pakcik tu. Betul. Alhamdulillah. Aku sampai sekarang aku ingat cerita dia. Tu menarik lah. Aku bukanlah nak bahas dia ke apa. Okey je, menarik je jumpa dia. Dia nasihat aku bersedekah benda semua. Okey lah. Oh ya. Ada isi lah. Dia rasa macam kita kalau sembang orang tu ni, rasa macam kita sembang dengan member macam mana? Kalau masa tu aku rasa macam aku dengan ceramah. Ya. Tak, sebab aku dengar macam dia macam makin lama tu jadi. Okey lah, patut bagi kau contoh kan. Bila orang tu macam tu, orang tu tengah cakap jangan banyak, patut kita pun macam nak menyampur. Kau rasa itu kurang ajar ke tidak? Tak pun. Nama pun borak. Tak lah. Dia tengah cakap, kita macam nak menyampur pun kita kena bercakap kalau tu tadi bercakap. Kalau tak nanti dia akan teruskan bercakap. Kalau macam tu aku ada juga certain situasi yang macam tu, tapi kadang-kadang aku menyampur. Cakap aku buat alasan, tapi masa tu aku tak tahu kenapa aku tak teringat untuk buat alasan. Aku Galit lah maknanya betul. Dia close kau pandai lah. Memang dia memang buat kau galit ni. assessment sebenar lah. Kalah lah aku rasa. Walaupun aku pun kerja-kerja buat sale kan. Mungkin dia boleh jadi sifu kita. Macam mana nak close sale lah cik? Ni kau cerita ada 2 jam. Habis session kita, habis 1 slot. Aku punya income RM20. Close satu botol. Satu item tu. Itu item. Tapi tu aku pernah kena tu. Ya. Aku bukan close, aku macam Ni dekat ni lalapot tu. Tu cara close. tak, tapi aku tak beli. Dia tak paksa aku. Argentina. Adalah Argentina. Argentina. Messi cheating. Messi is FIFA. Okay guys, cerita macam ni guys. Kita dari kita orang lepas bawa makan Zukia apa semua tu. Lepas tu masuk satu kedai jersey. Aku pula memang cari jersey Brazil waktu tu. Lepas tu Brazil dah kalah belum? Dah. Semua masa tu dah kalah. Dah nak masuk final lah masa tu. Lepas tu masuk-masuk ada satu muka macam Bruno Mars. Dan apa nama? Muka macam Bruno Fernandes. Lebih kurang lah, aku tak tahu lah. Aku tak tahu dia bangga apa tak pasti. Dia nak PR aku tu lah. Okay. Lepas tu what team, dia tanya what team do you like? Aku cakap I like Brazil. Masa tu aku cakap Argentina jersey you don't get Argentina jersey. I don't like Argentina jersey. No, I don't like Argentina. Messi is cheating. Aku macam bahas Muhammad ni. Aku tanya jersey Argentina ada ke tak ada. Dia macam tu lah. Dia macam dia punya benci tahap Argentina. Aku tak tahu kenapa. Dia siap sebab cakap, dia fans Brazil. Ya. Dia suka Brazil. Dia suka Brazil OCR something macam tu lah. Dia suka Brazil. Sebab tu dia dapat dengan aku. Sebab aku cakap aku suka Brazil ke. Aku yang kena. Lama tu aku dengar yes. Why patut cakap why you don't apa tu aku saja buat sembang. You don't like Portugal? Kau sepatutnya dia teknik aku lah. Aku akan okey. Macam dia nak belah tu. Belah lah. Kau cakap okey. Aku cakap kau belah macam tu je. Dia siap belah muka. Wait. Kalau dia macam boleh close lah. Macam alright. So hopefully you guys your team will win lah. Alright. So agak tegur ni lah. Okay, nice. Potong lah, potong. Tu ke? Dia anything relate cara kau close je sebenarnya. Kau ajar Bruno Fernandes pun tahu. Macam sifu lah. Teknik kau close. Masalahnya dia memang tak nak lepaskan kau. Aku tak lepas tu. Sampai ni je. Bla bla bla. Aku balik. Aku nak tengok betapa jauh dia sanggup pergi. Conversation tu dia sanggup tarik berapa lama. Masalah dia pun tengok orang belah. Aku tengok dia orang. Aku tak pandang muka dia dah tu.
Lepas tu waktu time ada customer lain customer lain datang, dia tak tahu berada, dia macam I think customer macam gitu. Tengok pula. Okey tu. Alright lah, bagus lah. Dia minta jadi close aku Bagus dia. Aku trainer. betul lah. Apa guna orang lah. Aku tak pandang food. Macam walk call. Tapi walk call tidak. Memang aku cakap ada customer tu, lepas tu dia pandang customer tu, dia macam nak pergi. Aku pula tu dia macam see you gitu lah. Style lah. Tapi tak keluar. Baik. Aku sebenarnya aku tak tahulah. Aku maybe anti-social sikit lah. Tapi aku tak suka kalau berborak dengan random yang terlampau detail sangat. Faham tak? Faham. Dia macam aku suka borak kosong tau. Aku suka borak kosong. Cuma ni aku tak suka sampai macam macam mana nak cakap, sampai sibuk pula nasihatkan aku. Sibuk pula ni. Kalau dia bagi something yang general tu aku boleh terima. Tahu macam kau kasut ni kau jangan pakai kasut ni. Sampai just tu aku memang macam malah. Aku tak suka macam tu. Tapi ada setengah orang dia boleh buat borak senang lah, easy going punya borak. Kalau aku suka macam tu. Ada setengah tu siap judge ataupun awal-awal dah buat melucah arah kau tak kenal arah lelaki kadang-kadang. Dia kalau borak yang best apa tau, macam contoh kan, dia ada dua situasi, sama ada borak tu benda tu kita tahu atau borak tu kita tak tahu. Tak suka melucah ni, anti lah. Kena wing you macam kau strict lah bab ni. Mentah tundukkan pandangan lah. Aku tak suka. Apa lah aku gelak sebab orang tu dia ingat kau siapa kan. Ya tu nak buat ingat kau tak ada maruah ke? Dia ingat kau ni mak senang-senang. bapak aku tak ajar aku ke? Aku ni memang tundukkan pandangan tau. Dia ingat kau ni senang kena. Dia tak tahu masa perempuan lalu aku terus saya tak pandang wanita. Asal tu? Dia macam tu rambut dia. Pakai bini ni sebab rambut tak kemas. Aku ingat kau Spiderman. Aku memang Spiderman. Kau kan Spider-Pack Aku dia kena block off. Dia block betul tu. Masalahnya apa aku tu nak block je ni. Aku tahu aku nak buat lah. Sekejap lagi nak block. Macam mana budak lupa. Macam Dia cakap tak boleh unblock lah. Dia kena unblock dah PC juga. betul lah. By the way aku kita tak tengok, kau tak tengok Spiderman. Tak payah cerita pasal Spiderman. Aku nak buat apa? Kau nak buat apa? Aku nak buat Spiderman sampai 2 jam. Sampai sejam. Just nak tambah topik lah. Tapi kalau tu nak buat pasal Spiderman pun, takkanlah kau nak bagi tahu storyline. Tak. Spoiler. Aku just nak borak Marvel lah senang cerita. Borak lah. Kita borak Marvel lah. Aku favourite character dalam Marvel sebab Spiderman. Serius tu? Tapi kalau contoh aku, kalau kau diberi peluang jadi superhero, aku nak jadi Spiderman tu. Betul tu sebenarnya. Dua. Second favourite? Captain America. Itu Amerika? Captain America tu. Okay, nice choice. Aku Saya Spiderman. Apa tu Spiderman tu semua orang semua suka. favourite tu sebab apa tau? Dia relate dengan life kan? Dia kalau lelaki memang aku suka Spiderman aku rasa. Dia relate dengan life tu. Kalau aku lain tu Captain America. Kita Amerika Kalau kau? Aku Steve Robert Steve Rogers. Steve Rogers tu. Kalau aku second first of course. Dia suka. Dia bagi. Cakap apa? Aku kalau first aku akan suka, aku favourite gila kepada Spiderman itu of course lah. Sayang. Sayang lah. Tapi kalau yang macam contoh bila aku tengok dia tu, aku memang macam aku nak ikut sampai fizik dia tapi tak jadi tu adalah Thor tu. Tak, dia atas sikit. Dia kena macam ni. Sekejap. Dia kena nampak mata. Gitu. Okey, cakap. Kalau aku favourite aku Thor tu sebenarnya sebab apa? Sebab Thor ni dia ada satu karakter yang macam dia ada ego. Kau boleh tengok aku tengok kamera. Dia ada satu ego, tapi dalam masa sama dia tahu bila time nak turun ego dia. Tu Thor sebenarnya. Kalau Thor tu lagu dia OST dia aku ada ego tak mampus. Apa gila? Aku ada ego mampus. Lagu macam mana? Tak faham. Aku lagu macam mana? Aku tak ada ego. Aku main lagi. Masih kau macam bodoh kan?
Tapi tu aku minat sebab dia ada relate dengan Greek god punya. Sebab aku minat, bukanlah nak kata macam ni, tapi aku just minat dia punya story dia. Lepas tu yang kedua, of course lah Thor. Kau nak badan kau boleh lah, badan kau sikit jadi macam ni. Kau dah sama lah sikit lagi. Dia waktu time yang ada satu cerita tu, Thor Love and Thunder tau. Cerita yang kau apa ni, yang ramai orang tak tengok. Love Thunder tu ada satu part dia tau. Ada. Ada satu part dia kena apa nama? Zeus tu. Zeus tak salah aku. Dia cakap Zeus Coffee? Bukan. Bukan. Zeus. Dewa Dewa peti. Dewa peti tu. Apa nama? Dia bogel dengan Thor tu. Padahal cantik tu. Cantik tu. Kau suka tengok Thor bogel lah. Ini kalau M-Star headline ni Azim pervert tengok Thor bogel. Tak, waktu time tu dia ditanggalkan baju je sebenarnya. Cumanya aku pun setuju lah dengan wanita-wanita yang suka dengan Thor tu sebab fizik dia yang good. Tapi aku bukan gay, cuma aku suka fizik dia. Kau tadi pada kau dah macam Thor lah. Thor yang dalam Endgame. Ada semut. Semut bodoh tak, betul. semut gila. Tepilah kau punya ni ah. Dah ada. Ant-Man lah tu. Okay, aku suka Thor. Kau badan kau dah macam Thor. Yang dalam Endgame. Endgame ke Infinity War? Dalam in-game. Yang dia mabuk. Yang gemuk kan. Tak, bukan. Masa Final War tu kan dia dah fit balik. Ada dia tak ada. Tak ada fit memang dia gemuk lah. Tak kata Thor Endgame betul lah. Okey je badan tu. Aku nak tu badan macam tu. Aku nak gemuk yang macam tu kalau boleh. Gemuk yang nampak strong kan. Kau kena ada simpan ni lah jambang semua. Jambul. Jambang. Jambul macam John Cena. Jambul macam ni Ronaldinho. Kalau John Cena berlakon dalam jadi Marvel ada kan? John Cena. Dia ke DC tu lah? DC. Batista lah. Jadi hijau kan. Kalau kau apa? Aku suka Black Widow. Aku antara top 3 aku Spiderman. Aku tolak tepi lah Spiderman. Spiderman bosan lah. Tahu jawapan bosan. Okay, nombor satu aku suka Deadpool. Of course tu. 2 aku suka Drax. Nombor 3 Deadpool lah. Deadpool Marvel lah. Deadpool Marvel. Cumanya dia belum masuk lagi dalam universe. Dah Marvel lah. Dah masuk lah. Dah ada Deadpool vs Wolverine tu official lah. Official kan. Dia tu. Satu lagi aku akan cakap maybe siapa lah? Deadpool, Kau tak suka Raccoon? Tapi karakter tu tak ada nama Marvel lagi lah. Karakter aku nak sebut ni Black Widow Black Widow aku tak suka. Kopek lah. Maybe Deadpool. Aku cakap apa tadi? Drax. Iron Man biasa boleh lah. Aku suka siapa lah? Siapa lagi? Aku of course lah Thor. Aku suka Star-Lord. Star-Lord ya. Aku tahu tu bila kau cakap tiga-tiga karakter tu, karakter yang macam boleh relate dengan kau sebab tiga-tiga tu bengong tu. Lagi-lagi Drax lah. Lagi-lagi Drax. Aku rasa the best decision yang Marvel yang pernah buat sebab dia buatkan Drax tu bodoh. Padahal Drax tu dalam komik Drax tu macam Thor yang serius. Yang jenis sekarang kuat, of course kuat. Dia memang kuat. Asal kau tak ambil ni je apa nama yang benda masuk lupa lah. Star Wars. Star Wars. Apa nama? Goldas. Goldas tu dah ada bayi. Apa tahu kan? Apa nama dia? Ni Golden Jet. Bukan. Golden Jet cerita apa lah? Central Intelligence mana? Golden Jet. Yang terbaik ni backflip Lepas tu The Rock gemuk tu dengan campak dekat dalam basketball. Good. Ni lah Warna emas ada Warlock. Ada Warlock. Ada Warlock best apa kelakar apa. Sikit lah. Aku kira Marvel ni kot. Net kot. Net okay ke? CEO of Sex. Apa serius? Orang panggil dia CEO of Sex. Meme. Oh ya? Meme. Masa kalau aku contoh kalau ada Spiderman Malaysia nak buat kan, yang dia jadi kawan, kalau aku berlakon jadi Net, okey aku buat karakter Net. Kena kan dengan aku? Aku rasa ada Afri Syauqi okey ke? Aku jumpa Afri Syauqi tu. Ya tu. Siapa cerita kau jumpa Afri Syauqi? Aku kerja gila. Kerja apa? Aku jumpa dia. Ada projek lah. Dia kan producer. Ke apa? Madam Wong. Madam Wong cat against the underworld. Bukan apa tu? Kedai Uncle Wong. Nak rompak kedai Uncle. Tak payah pandang macam tu. Asal gila.
Aku pun nak jadi Spiderman. Oh, okay, Aku tak okay. masa kecil aku tak teringin ke belakang. Tak, aku random tengah jalan-jalan je. Tu Aku rasa tu minggu aku yang paling aku ni, minggu ni yang paling Paling best jumpa random Arfi Shoki tu. Arfi Shoki Sebab sangat. dia childhood comedian and actor You tu? aku. Itu. Aku tak random lah, aku macam aku nampak dah. Sebab Arfi Shoki rasa macam kurus kan. Nampak padam. Macam bukan kot. So tapi macam ya. Pasal tak apa, aku jalan. Ini kalau jumpa lagi memang aku nak ambil gambar. Rupanya betul. Rezeki. Tegur lah dia macam Assalamualaikum Datuk, nak ambil gambar balik. Weh, Datuk Aflin. siap. Dia tu macam humble lah ni mah. Aku I expect macam yes, otai Sini. Ni tak ada boleh tanya dari mana. Bila kau cakap apa boleh tu aku macam teringat suara dia tak. Oi. Boleh. Ya. Dia cakap, boleh jom. Sana. Cuba sekali. Boleh jom. Okey. Masa tak yang kelakar aku punya tak nervous. Aku nak nak salam. Lepas tu dia nak tangan salam aku dah. Lepas tu aku terus turun tangan. Boleh jom. Lepas tu aku angkat tangan balik. Lepas tu dia nak angkat tangan aku turun balik. Okey jom ambil gambar turun kamera. Kenapa terus? Aku macam jumpa otai kan. Lepas tu dah ambil gambar tu tanya memang duduk di sini ke? Cakap saya duduk ombak saya jalan-jalan kata okey. Lepas tu baru salam dia lah. So maknanya Arfi Shoki dia duduk area situ. Aku rasa lah kot. Tak tahu lah. Area situ. Area situ tu dia rahsia ni pandang sana. Aku ni aku cakap. Tapi Kau orang cakap eye contact penting dalam. Betul. Ya, bukan mata sebesar macam tu. Aku memang tak ada. Kau dah hancurkan impian aku jadi Spiderman tau. Kau naik atas sikit. Di atas. Baru dah aku nampak. Ni tutup telinga. Ah. Kan jadi nama Wii tu. Jadi nama Wii. Aku tak nak pakai je kau pakai. Tak nak. Tak nak. Semua dah try. Tak nak. Aku jaga rambut aku. Apa salah? Balik kau tidur. Alih, rambut aku sensitif. Tak boleh kena haba. Tak ada habuk lah. Cute lah. Wah, macam ni okey. Macam lah bawa Starboy. Tak boy. Tak ada tu lah. Aku seminggu aku paling best buat Arfi Shoki. Aku minat dia kelakar. Dia sebenarnya gentle lah. Aku bila fikir balik aku tak pernah jumpa artis. Langsung? Pernah lah tapi yang macam up close ataupun macam sampai aku tegur tu tak lah. Aku ada beberapa list artis je yang aku akan tegur sepanjang kehidupan aku. Faham. Apa dia? Aku rasa satu Hakim Ahmad. Bukan Hakim Majestri. Hakim Majestri Hakim Ahmad lah nama dia. Hakim Knockout. Hakim Knockout tu tak payah. Hakim Maka Hakim Pak. Aku pernah jumpa tapi tak tegur siap. Hakim Ahmad ni selebriti lah, kita tak cakap influencer lah. Selebriti, okay. Selebriti Hakim Ahmad, Awi, Johan Raja Lawak, Zizan Raja Lawak. Oh ya. Maybe Pak Yus kalau aku akan tegur. Kalau Pak Yus sekali lagi. Bukan pernah jumpa. Tak, kau punya ya. Akan pernah tegur. Kau punya ya tu macam yang akan tegur. Okey. Faham tak? Kalau Tapi arwah Pak Yus ada lagi aku akan tegur dia rasa. ya tu wajib. Tapi aku kan, aku pun jenis bukannya, aku to be honest lah, banyak je kali ternampak. Tapi aku jenis bukan nak tegur. Tapi kalau aku tegur nak ambil gambar tu, maknanya tu memang Menat lah. memang A-list lah dalam aku punya ni. Lagi-lagi Arfi Shoki siapa tak tegur tu? Arfi Shoki walaupun ada dia beberapa controversial kan. Aku kalau jumpa Awi dia aku nak tegur tu. Awi. Awi aku rasa wajib lah aku akan tu. Cuma satu aku Awi ralat. Biar. Awi Biar. Yang tak scroll ni nyau. Tak ada Awi. Dia satu benda aku ralat. Aku pernah pergi Avenue K tau. Tu naik escalator. Naik escalator tu si Mizal bodoh. Oh ya. Aku macam bapak asal aku tak tegur. Padahal si Mizal tu aku minat gila dul. Itu sama dengan kontroversi. Yang artis yang aku jumpa semua ada kontroversi si Mizal kelakar dul. Yang aku akan tegur Stili lah. Aku ni tu aku rasa macam kalau aku jumpa Elizabeth Tan depan aku tegur tu. Tegur lah. Aku hati-hati muda. Hati-hati muda aku jarang nak bertegur. Nak ambil gambar. Hati muda aku pernah ni. Aku pernah tegur dengan Stili. Stili aku pernah. Lepas tu dengan ni Nadif bukan. Nadir Nasa. Nadi Basah Malah. Nadi Rasa. Nadi Basah Malah. Bahasa Malah ke bahasa lama? Bahasa lah pula. Tahu tu. Bahasa lama. Sebab aku dengar lagu dia tadi. Jarang tu. Tapi dia lah, aku macam artis muda bukanlah macam. Tapi aku lagi segan, lagi insecure dengan artis muda. Tapi Han Saizat pun aku akan tegur. Maknanya kita punya level ni otak-otak lah. Kita orang bukan Gen Z tau. Aku tak rasa kita Gen Z punya. Kita Gen Z tapi Gen Z yang awal. Kita Gen Z yang zaman-zaman hujung Itu permulaan. Gen Y.
Sebelum Gen Y tu dah nak bukan habis. millennial. Millennial dah nak habis. Kita dah lahir zaman-zaman millennial dah nak pupus lah. Pupus ya. Bukan sama-sama millennial nak hampir tua lah. Dia macam contoh kata Ical Moh yang kau kita tengok dia perform tu kan. Kau tahu aku sanggup. Aku DM dekat IG tau. Bang boleh nak ambil gambar kat luar. Lepas tu tak reply. Lepas aku tunggu kat depan kemah. Kemah tu memang tempat artis tu kumpul. Aku duduk. So habis show aku terus duduk situ. Aku cakap dengan staff kan. Boleh 10 minit 10 minit tak ada lagi lah. Dia reply tak keluar tak. Okay tunggu lagi. Setengah jam tak reply. Setengah jam tak ada. Macam tak apa balik lah. Dia macam sampai tahap nak tunggu nak ambil gambar. Tu maknanya memang A-list lah macam. Kalau yang muda-muda ni aku takut kena reject kat sebenarnya. Ya tu sebab Kalau muda siapa lah aku nak ambil gambar? Kalau aku ramai kat Nadine Nasar. Lizzie kira muda. Lizzie macam Elizabeth Tan. Boleh lah. Ni tu aku rasa macam aku teringin nak gambar dengan Syafiq Kyle. Oh Syafiq Kyle. Kau sebab- memang aku je lah. Tahu? Tak, Aku aku nak nak gambar dengan Syafiq Kyle sebab apa tau? Sebab ada orang nak cakap aku muka macam Syafiq Kyle. Aku cakap aku terima je tu. Aku memang aku lah. Jadi kita selfie. Boleh. Aku lagi Nur Saleh kot. Nur Saleh nak ambil gambar. Oh no yes. Nur Saleh. Im Nasir kan. Nasir. Kan orang kata aku terpaling otai pula. Tak ada. Aku M. Nasir maybe tak kot. Sebab aku takut dengan dia. Serius aku pun takut nak approach ni kalau Im Nasir. Tengok Im Nasir interview- takut nak approach. Yang interview dia jawab jadi sepatah yang hantu tau. Tapi kau nak tengok dia dalam sepatu reunion. Ada episode. Tulis Yang kena bahan Bukan itu lain. Itu Dia jadi Tok Gadi. Tu kelakar bodoh aku macam orang tu boleh tim lawak je. Oh memang saja dia buat-buat kot. buat serius. Buat serius tu buat orang serius dia yang kelakar tau. Ya. Tengok macam dia interview dekat Meletup tu tu kelakar tu. Aku macam kalau aku jadi producer misal aku panggil dia ni bayar mahal. Patah. Nak promote apa pun tak boleh. Ya tu. Nak suruh dia promote. Kalau Tapi, kau tak ada kau Elizabeth Tan seorang je. Tak ada je banyak kalau ikutkan. Maybe aku nak Aku Syahizi Sam maybe. Syazid Sam Syah. Aku macam tadi apa Ziza Razak semua tu kan. Sonok saya ada gambar kat dia orang. Tapi aku jenis macam apa tau, jenis macam aku pernah je nampak artis ni depan. Cuma ni aku nak tegur dia macam aku pandang sampai dia orang perasan aku pandang dia orang baru aku kali. Macam tu. Ya, Macam faham, tu. Sana Ahmad aku pernah apa nama ada video aku sembang dengan dia waktu tu aku kerja Bulan Bintang tu. Macam Ahmad. Lepas tu ada sekali aku nampak dia lagi tau. Time tu aku nampak dekat apa nama yang aku pernah cakap kat korang, aku nampak dia dekat Publica. Dia tengah duduk dekat mana tak aku lupa. Dia memang macam Mak Saleh tu. Macam Ahmad sekarang. Ya. Macam Mak Saleh tu. Kau termenung apa tu? Kau dengar kau cakap. Lepas tu apa nama aku pandang dia sebab aku tu tengah ambil order. Aku pandang dia sampailah aku pergi kat motor aku letak barang apa semua kan. Dia perasan. Lepas tu dia pandang aku. Aku cakap aku senyum itu. Aku nak dia dapat apa ni aku nak macam bukanlah validation macam Dia notice kau pandang dia. dia nak sampai notice lah. Kau pergi gerak dia nak tegur. Depot Oi, ya dah. Dengar pula dia. Benda-benda macam ni dia paling benci sekali aku rasa. Bodoh. Tapi kau cakap pasal hati macam Zizan tadi kan. Aku terfikir kau rasa Zizan layak dapat Datuk? Bukan sekarang lah. Nanti Tengok apa benda yang dia buat next lah aku rasa. bagi aku Aku Zizan rasa beberapa movie ataupun beberapa lagu beberapa movie yang dia akan buat maybe. Zizan bagi aku dia real artis bodoh dia. Real. Aku fikir balik kan. Zizan kan sekarang tengah trend kan. Bila fikir balik Zizan satu first dia Dia start dengan on course nak jadi macam Aznil tau. Datuk Patnil. dia kau tahu Zizan start dengan Raja Lawak kan. Komedian. Pop naik jadi pelakon. Sekarang dia buat lagu dia yang ada semua hit. Betul. And then movie dia berapa banyak saya movie pasal dia. Yang hit kan. Abang Lu Fadil dah 3. Bikers Kental 2. Polisi Evo dah 3. Yuduh polisi semua movie yang big tu. Semua big tu. Tak macam letup tu semua. Kau kat dia menari pun boleh. Jadi MC apa pengacara. Macam dia pengacara pun boleh. Dia real art lah bagi aku. Real artis yang So benda power lah, power. Oh, satu lagi maybe Alisa Taut. Alisata. Jauh lah Singapura. Singapura. Dia mau duduk Singapura Tu Ali Aziz. Oh, Tali Aziz. Awak Alisata. Berapa lama tak tengok dia live tu jual mangga. Dia Ada Alisata jual mangga. Dia bagi live dengan anak dia dorang. Azukriut. Azukriut. Betul Azukriut. Jual mangga. Aku dah pening kan sebab jual mangga. Alisata clean lah Alisata. Aku ada random teringat tu. Aku pernah Beli ni mangga. Tak, aku jogging. Oh jumpa Alisata ni Alisata. Bukan. Aku jogging pasal aku Jumpa nampak pakcik tadi memang. ada seorang pakcik ni dia Pakcik tadi? Bukan, dia jogging macam ni tu.
Backward. Asal backward? Aku tak tahu. Dia loop kot. Dia tengah rewind tu. Tahu tak? Rewind. Dia tengah rewind. Aku tak tahu kenapa. Kau ada dengar bunyi? Aku tak. Oh, dia senyum. Obsession tu. Dalam rewind. Dia obsesi dengan siapa seorang? Engkau lah. Wow. I don't know man. Sebab tak tahu kau seorang kenapa. Wish apa benda nama dia? One wish willow. One willow wish apa dah? Kau rasa kau nak awet macam tu yang Tak. obses? Kalau awet Tak yang nak bro. tak. Untuk yang terlalu obses tu Memanglah tak. kita nak pasal itu obses kan. Tapi Ya. tu kau obses dulu Kau tu. rasa Tu obses ramai gila tu. lelaki nak perempuan obses dengan dia? Aku rasa nak. Tapi aku rasa bukan obses yang macam tu kot. Rimas bro. Bukan rimas lah. Rimas satu takut tu. Wah. Tapi ada juga perempuan yang obses macam tu dengan lelaki kan. Sampai nak tinggal pun tak boleh lah. Soalan aku tu obses yang obses faham tak? Yang post semua gambar lelaki dia. Oh, best juga sebenarnya. Best Oh, dia. semua gambar lelaki dia. Apa-apa pun mesti dia. Aku rasa suka tapi aku rasa mesti ada certain yang macam aku nak low key tu. Faham tak? Jalan pun tak nak pegang tangan. Yang bukan love language tu. Maksud kau lelaki yang low-key lah. Dah lama pendam lah benda tu semua. Engkau? Loki. Oh, lelaki yang nama pendam perasaan ni. Stan Rojali. Tu guys. Tengok lah. Tak boleh nak kali sana. Kau ingat kita pakai kamera apa? Boleh pusing. Ingat kita ada kamera boy ke? Kamera boy lah. Kau nak mengantuk kan. Merepek ni. Kameraman ada. Kameraman tak ada. Aku distract dengan budak tu. Mana? Tak ada dia. Stan Rojali tu. Orang tengok. Tak, itu tak ada pusing. Dia tak boleh. Kau jangan ulang-ulang. Kau yang ngantuk ni. Kau yang merepek. Okey. Kita Aku memang teruskan. timing aku aktif lagi pagi ni. Okey. Pukul 12 lagi. Pukul 12 dia dah jam lah. Pukul 12 aku jam. Nak teruskan ni ke? Teruskan. Terus. Kita ada satu ni tapi dia agak deep soalan ni. Okey. Ni Deep, dari kita punya Tukar tempat okey. Ha? Tunggu malam lah. Malam? Dia macam malam. Apa dia. Tapi aku rasa deep sangat. Tapi tu lah betul tak kau cakap. Daripada viewer. Daripada viewer betul. Oh, daripada viewer. Okay, viewer kena okey. lah. Shout out viewer. Shout out to viewer. Siapa nama dia? Ni shout out kepada nama viewer ni Melda apa dia. Melda. Wow. Shout out to Melda Shout for out the to topic. Melda. Ya. Satu ke? Banyak? Satu je. Tak payah. Tapi panjang ah. Panjang? Delete. Dia itu dia topik ke dia bahas sekali? Dibahas kita baca kan? Topik ya. Tapi topik panjang. Bagan. Dia topik panjang. Bagan lah. Okay, try lah. Dia macam ni lah. Okey lah. Kita try Pagi-pagi lah. Kita try cuba mengacipkan topik ni lah. Boleh. Okey, dia macam ni lah. Betul. Okay. Aku decide dengan pakcik tu. Style lah dia buat. Betul ke someone bawa yang ke arah bola lychee? Okey. Tu perfume. Ya, kau betul ke perjuangkan someone even kau tahu time kau perjuangkan dia tahu kau rasa sakit. Kau akan rasa sakit. Panjang apa yang panjang? Betul ke dia panjang lah. Betul ke perjuangkan someone even kau tahu time kau perjuangkan dia tu kau akan rasa sakit. Tak lah. Kan? Bro, at the first place kalau kau tahu benda tu tak worth, benda tu sakit, benda tu damage kau, tak worth it bro. Bro, love Suara aku sampai hilang lah. Love is supposed to be easy. Love is supposed to be not hurting. Ya. Bagi aku someone betul je sebab someone bau sedap kot. Bukan, itu perfume. Kau ni gang, aku hantar kau pergi kerja shift pagi ni. Boleh? Sinaan aku benar. Okay. Aku tak kisah. Aku Tak lah, bagi aku macam aku nak perjuangkan tu, of course kita kena perjuang orang yang sayang. Ya, betul. Tapi kalau benda tu damage diri kau, then don't go for it lah. Go for it. Don't go for it. Don't go for it. Betul tak? Yeah. Easy lah, easy. Tak, Aku- bukanlah nak melekehkan Tapi kau. maybe depends on something. Kalau takat sakit yang benda yang faham tak? Ada no offense kan tu, no hard feelings kan. Kadang-kadang benda kecil pun nak sakit-sakit. Depend lah. Tengok lagi sakit apa. Macam betul. benda contoh macam contoh laki kau jenis yang macam laki kau jenis simple tau. Setakat bila birthday dia cakap happy birthday, bawa pergi keluar makan. Tapi kau ni jenis someone yang expect everything daripada pasangan kau. Lepas tu kau start lah sakit. Padahal pasangan kau dah ingat dah. Ya tu. Ingat tu lebih daripada enough dah sebenarnya. Dia Kalau macam- bapak kau ingat pun kau okey je. Tak bagi hadiah pun okey je. Apa Dia kau macam nak expect pasangan ni kau? hadiah ni dapat hadiah dia dapat hadiah sebesar ni. Dapat hadiah ni tapi tak dapat. Tapi dia dah ingat kan. Tapi ingat at least okey lah. Ya. So
depends on kau punya expectation lah. Kadang-kadang kita punya expectation lagi tinggi daripada apa benda yang orang tu boleh bagi. Dia tu dia sebenarnya bagi kalau dah at this point kan, kalau macam soalan ni kan dah banyak dah berlega kan, banyak berlega. Jadi dia macam dia jadi macam bila Kau jangan sebab, relax lah. distract dulu. Oh, distract. Asal ada apa yang Jadi disebabkan oleh kau boleh, kalau kau distract aku nak cari ni. Boleh. tadi dia sebabkan aku rasa ni lah. Okey, jadi dia sebabkan oleh apa tahu, benda-benda macam ni dia jadi macam benda macam ni kau kena at this point kau macam okey, kalau rasa benda tu dah sakit kau selfish lah dulu sekejap. Bukan salah je selfie, pentingkan diri sendiri dulu. Dia lain lah macam contoh kan, kau tengah perjuangkan dia ni tapi dia tak move on dengan perempuan dia. Dia duduk cakap itu sakit lah, itu kau gerak lah. Gerak. Tak payah nak dalam Depend. tunggu. Tak, aku betul dia sayangkan aku lagi. Cumanya dia tu ni macam ni, dia macam tu. Think wise. Kau tahu tak? Kau tahu tak dalam kehidupan ni kau mati Yang terindah. bila kau tahu? Weh. Dah main mati ni. Random kan. Baik lah. Kan. Dah start deep dalam lah. kehidupan ni kau relax je tu. Kau carilah siapa-siapa. Tak senang Azim. Cari siapa-siapa. Bukan dia senang ke? Kau dengar dulu gerak aku. Okay. Dia macam ni. Dia macam okey, kau usaha dah bagus lah. Akan ada juga nanti relax Kau have fun lah dulu. Tapi aku nak dia Azim. Tu dalam dalam arti kata conversation dia lah. Kau kira kau arti kata dia kau lah. jadi dia punya persoalan lah. Okay. Kau pernah jatuh cinta kan? Betul. Kau nak dia juga kan? No. Macam aku cakap kan aku pernah bagi tahu kau, kalau kau berkenan kasut yang itu, tapi aku sibuk kau pakai kasut aku sekarang ni sebab kasut aku gempak kat mata aku. Tapi kat mata kau kasut tu juga gempak. Mesti kau nak orang kasut tu. Betul? Macam perfume lah. Okay, macam Kan, aku suka perfume. Asal kau tak suka, sedap gila. Kat hidung kau bau macam pokok. Bau pokok. Bau sedap juga. juga. Bulu tebal macam mana mesti tak bau pokok, bau bulu. Tapi itulah think Tapi wise kena lah. think wisely lah. Kau kena berdiri di atas Bumi yang nyata. Bukan, bumi yang nyata lah. Bijak di bumi yang nyata. Tengoklah kalau betul clearly orang tu dan terang tak suka kau buat apa lagi. Kau perjuangkan pun benda sama kat ataupun result kau dapat. Tak worth it lah. Yelah sebenarnya Tak worth it nak sakit dengan orang yang tak kisah you sakit. Ya tu. Yeah. So Itulah deep dia. check balik. Deep check orang kata. Deep check, deep clean. Deep check. Tengok Check lah diri apa sendiri. yang kurang tu sebenarnya. Ya, tengok Kalau macam ni cakap setakat contohlah tak adalah seperti wish birthday, benda ni keremeh lain adalah banyak lagi. Banyak lagi. Contoh kalau dia dah makan dulu, lepas tu kau text dia, awak dah makan ke? Saya lapar ni. Dia dah makan. Kau tak boleh nak terasa sangat. Apa aku tak makan kau dah makan. Itu itu budak sekolah. Ada lah. Ada. So kau punya standard tu kadang-kadang kena fit dengan someone yang Tidur kan. Tidur. Ini memang pernah ngantuk kan. Kau tak ngantuk. Lepas tu kau nak expect dia tak boleh tidur. Dia tak sayang tahan kau. lah. Dia tak sayang kau sebab dia tidur dulu. Tak lah. Bukan lah. Tu contoh yang harus dijauhi lah. Jangan elak kan. Dia tengok dia kena kau dalam sama kan cinta sebenarnya ni betul cinta ni buat kita bodoh. Dia dah sama kau Jangan bodoh. Jangan bodoh kat tu. Kau kena bijak Dia sikit tu. pandang balik sebesar mana manakah kesakitan itu. Kau kena apa tau, senang kata kau kena kau mesti contoh okey member ni kerja malam, kau expect dia nak pagi ni nak dengan kau dah lama, kau of course lah dia nak kena ni juga, dia nak kena apa ni, ada masa rehat juga, bagi dia masa rehat kerja 5 jam tidur dah, waktu tu kau kontak lah balik. Kau buat ni bukanlah nak salahkan kau sebab kau sakit ke tak, tapi kalau benda tu dah terlampau susah untuk kau tak payah, sebab love is supposed to be easy. Yeah, love is supposed to be easy. Human connection ni doesn't have to feel like a struggle. Okay. Dah mana masa topik ni pula balik. So ya. Masa topik lain. Kau boleh Boleh. Tapi aduh. Salah. Apa? Ni aku nak borak. Oh ni Tapi kau dah well known dah. Kau tahu okay, dalam movie Spider-Man tu, dalam movie Spider-Man tu kan Peter Parker kan orang tak ingat. Betul. Orang ingat Spider-Man je. Gitu kan. Let's say lah kalau kau dalam keadaan Peter Spider-Man, kau punya awet tak ingat kau ni, kau nak bagi tahu dia tak kau tu Spider-Man sebenarnya? Ini best. Itu Kau nak bagi tahu dia tak? Sebab kau ni Spider-Man ni, kau ada beramai musuh ni. Kau akan bagi tahu girlfriend kau, satu-satunya orang yang kau dah hidup lama ni tapi still tak boleh move on. Aku aku tengok wayang je Bukan. Tengok wayang je. Kau dah tahu cerita ni kan? Tak lah, macam best lah. best. Tapi sabar. Cumanya cerita ni Kau itulah dilema dalam sepanjang movie tu. Tengok trailer jap. Itulah Trailer cukup, tengok trailer tak cukup. tak cukup. trailer bukan ada ke? Trailer ada apa? Ada satu scene yang dia tengok MJ tu. Yelah. Kalau aku Memang dalam akhir movie No Way Home pun dia dah tunjuk dia nak tegur ke tak nak tegur. Betul. Kau rasa lah dalam Kalau kau dalam tempat dia. Peter Parker. Kalau aku contoh kalau ikut ego kan, bagi tahu. Tapi kalau ikut realistik, apa ikut realistik pula, kalau ikut orang kata
keprihatinan aku rasa tak kot. Tapi lonely bro. Let's say kalau Ni hint untuk aku ke weh? Bukan. Okay. Let's say kalau orang tu kena tahu, like kau rasa macam kalau kau Ni MJ tu kena tahu lah. salah satu MJ tu kena tahu. And satu lagi kau rasa macam selama ni kehidupan kau tu menipu lah, yang kita tak pernah jumpa. Faham tak? Sebab aku tahu. And aku pernah, kita pernah pegang tangan, kita pernah peluk. Tunjuk je lah kat MJ Spider-Man No Way Home. Itu Oh, yang kau ya. komen tu. Aku rasa kau dah baca komen tu. Tunjuk lah dia balik. Kat track. Ingat lah balik. Takkan lah tak ada gambar tu. Tak ada. Kalau aku Gambar hilang tu sebenarnya. Dalam gambar semua hilang. Dia macam apa tau, dia tak ingat langsung. Dia macam Dia tak ada memori langsung. dia tak ada memori langsung. Memang betul-betul jadi lah benda tu, spell tu. Kalau kau buat apa? Kau macam tu lah jawapan kau. macam ni lah. Kau akan rasa macam sedih lah macam. apa ni, kau nak kena lawan ego kau kan? Ya, tu. Betul lah. Sejujurnya macam tu lah, untuk nak perjuangkan dia macam Tapi aku bagi tahu kau. Aku bagi tahu. Girlfriend bro. Aku rasa kau betul. Kalau aku tahu lah. sebab dalam susah. movie tu take place 4 years tau. 4 years after the event. Oh ya yeah. Timeline dia 4 tahun selepas tu. Oh, cakap 6 bulan. Tak tahu tu. 6 bulan. Lama lah Lama senang kata lama. Aku rasa kalau awal-awal lepas tu jadi aku akan bagi tahu. Tapi kalau dah 4 tahun tu aku tak bagi tahu kot. Ya tu. 4 tahun tu lama sangat tu. Awal-awal sekurang-kurangnya kita ada plan. Sepanjang 4 tahun tu boleh plan macam mana. 4 tahun tu maybe dia cakap, okay kau baru lupa aku. Tadi kau ingat aku. Tadi apa benda jadi, aku cerita balik. Kalau aku macam tu tu Spiderman ni. Aduh weh. Dia macam apa nama, kalau aku macam ni lah. Aku ni realistik lah. Atas muka bumi Kalau aku apa nama, tak semua yang kita perjuangkan kita harus miliki lah tak. Tu macam yang tadi. Macam apa? Relate dengan yang topik tadi tadi. yang Melda tu. Tak. Ini betul. Kau perjuangkan betul. Tapi kau dalam masa kau ada tanggungjawab. So kau pun tahu kau cinta ke sangat dia. Tapi kalau cinta tu dah takdir dia memang tak dapat nak miliki kan, apa boleh buat kan. Maybe kalau aku akan start from basic. Aku akan ngorek dia balik kot. Ngorek dia balik sebab kita kenal dia tak kenal kita. So of course kita tahu apa yang dia suka. Apa yang akan membuat dia suka. Tapi masalahnya dia tak buat benda tu sebab dia tak nak MJ tu. Mana lah itu kata POV aku. POV dia biarlah dia. Tanya aku kalau Biarlah dia dia nak letak Spiderman. awak dia dalam bahaya. Ini nanti aku buat nanti. Aku buat. Dia Aku Spiderman dah- kot. Aku dah tulis skrip dah. Aku dah start tulis skrip. Okay, kau Kalau ada villain memang dia benar. Kau kena pakai. Kau Spiderman. Let's go. Pakai dekat kepala. Kau terapak mata tu. Sengit. Mata kat tempat lain. Weh, nampak Jafi Jaki tu. Ini awal topik tadi Jafi Jaki. Aben. Kenal tak Aben? Tak. Dari Cilok? Yes. Kalau aku tu aku maybe aku akan start over kot. Ngorek dia balik apa semua. Sebenarnya respon kenapa dia tak bagi tahu je awal-awal lah. Oh, salah betul tu. Tanyalah ni gila. Nak call director. Aku dah nombor director dia. Producer tak ada kena mana. Director Producer lah bodoh duit dia. Aku ada director punya nombor. Tapi maybe dia tak nak letak dalam bahaya lah. So macam aku Trauma. Wah start. Betul. Aku akan resign jadi Spiderman tak? What's the point? For the love, for the sake of love. Tak. Itu nama dia. Aku akan selamatkan bumi juga. Ya. Sama bumi, girlfriend. Kerja. Apa boy ada. Selamatkan bumi pahala tu. Girlfriend dosa tu. Sebab tu Kau tak apalah kau Spiderman tu dia kafir. Ni kita Muslim tu. Tak, sebab tu aku cakap. Dia kalau mindset bekerja, personal. Spiderman tu. Dia kerja tak bertanggungjawab tu. Dia ada government gila. Government bayar. Kau tahu mana dia dapat. Ni malah spoiler. Dia adalah spoiler. Dia adalah kontrak 3 tahun. Dapat masing-masing dapat duit. Yelah Benda kerja. Yelah tu cakap KWSP semua ada lah nanti. Dia pernah apa Esok ni? dapat, Dia paling-paling pun waktu time Labur dalam emas. Dia paling-paling bila kat macam ni. Kau rehat. Maknanya esok kau kena kerja balik lama. Dia jadilah kerja lain live host je. Ingat kat sana tak ada perfume kan? Ingat tak ada buat Grab ke? Boleh buat Grab lah. Buat sana. Diorang kan baik apa orang kata? Grab ni Toby. Baik messenger. Diorang jadi baik messenger. Aku risau lah buat Spiderman lama ni. Mulut kan boleh kan? Aku risau kan. Ya tu okey. Kita So tu aku ingat korang mesti based on cerita tu lah. Aku macam aku cakap tadi lah, aku akan bagi tahu betul-betul lepas event tu jadi. Lepas dia lupa tu aku tak bagi tahu. So masa dia nak balik rumah tu aku akan bagi tahu. Tapi aku akan ke konflik lah, aku akan bahayakan dia. Aku ni Spiderman ramai musuh ni.
mesti orang cari girlfriend aku. So maknanya kalau nak jadi superhero memang kena. So tu sebab tu lah last kali dia mati Superman. Aku ya macam Cerita tu Hai. Superman mati tu. Oh ya tu. Alah. Oh tak percaya. Terpulang lah. Kau nak percaya tak percaya sudah. Tak pakai topi apa? Spiderman Dek. Spiderman. Ha. Aku rasa Spiderman adalah salah satu inspirasi besar kat dalam dunia. Tapi sebab banyak movie Tapi apa? Superhero pertama kau yang pernah kau kenal apa? Superman. Superman tu sebenarnya bukan Spiderman. Superman. Aku Superman bukan Spiderman. Aku Spiderman tu kenal daripada Toby. Oh. Aku siap ada CD. Aku ada 3 series CD dia. Aku ada tapi masa 1, 2, 3. first superhero movie aku Superman. Superman ataupun Hulk, lupa. Sekejap, Smallville apa? Smallville Superman. Fuck. Superman aku dah cakap. Aku ingat Smallville tu dia macam cerita superhero yang biasa-biasa kau tahu tak? Superman Fuck man. So maknanya satu lambang superhero tau. Sebab Superman tu memang betul-betul Connie S punya superhero. Ada cape, ada spender kan. pakai ni lambang betul besar-besar kat ni. Lepas tu memang macam ni lah. Macam kita cakap kalau play bola mesti orang cakap SCR. Superhero Superman. Superhero Superman. Nama pun dah Superman. Tapi yang paling best atau bukan yang menangkap mata kita Spiderman lah. Macam tu lah. Ya. Kalau aku maybe aku tak tahu. Aku tak tahu kenapa. Aku memang maybe sebab Spiderman aku suka karakter dia. Sebab aku mungkin boleh relate dengan karakter yang kau macam kau ni biol kan, macam crack. Tapi at the same time kau lover boy. At the same time kau lonely, kau sedih kan. Macam suka lah benda tu, boleh relate lah. Tapi back on ni tadi, kalau aku nak jadi selain benda ni Captain America bro. Captain America. Sebab dia askar Oh, satu lagi karakter kegemaran aku kat Marvel, Black Panther. Tapi dalam cerita Civil War je. Dalam cerita lain aku rasa aku kurang. Sebab dia Eminem. Dia bertahankan ayah dia kan. Aku ada satu idea yang gila kat disebabkan Marvel sekarang ni aku boleh mengaku je yang memang makin lama makin tak best tau. Dia cakap dia dah bukan macam dulu, macam zaman nak menuju ke Endgame, Infinity War kan. Aku ada satu idea ni, why not kau buat satu movie tu based on comic, kau cast satu movie je. Lepas tu dah habis, lepas tu next time kau nak buat jalan storyline lain, kau cast orang lain pula. Betul. Dia untuk satu movie tu satu cast tu je. Lepas tu yang untuk lain kau buat satu cast lain supaya kita boleh dapat tengok variasi Iron Man, Superman, karakter-karakter lain dalam satu movie sahaja. Kalau kau nak buat pun kau buat part by part. Kau tak perlu nak buat cinematic universe. Sebab bagi aku benda tu sebab bagi aku dah bosan sangat lah benda tu. Satu lagi kita nak tunggu menuju build up tu dah bosan lah. Orang dah tak sabar lah. Betul. Aku sekarang aku dah macam aku sebenarnya pasal cerita Spiderman ni actually best. Cumanya aku mengharapkan benda tinggi lah. Sebab Spiderman ni villain personal banyak kau tahu. Villain kan, villain personal banyak kau tahu. Tapi ya Allah, tak tahu lah kenapa. Okey je, aku suka lah yang latest ni. Tak. Okey lah. Aku rasa 8. Aku rasa 7 ke 8 macam tu lah. Aku 9 tu. Out of 10. Kau tak tengok lagi kan? Aku rasa 7 ke 8 sebab aku rasa macam ni cerita Spiderman. Tapi aku suka storyline dia. Aku suka storyline ni daripada awal. Cumanya aku tak expect macam okey lah. Spiderman mati kan? Diorang kata ada Matt Murdock lah, apa lah. Sorry bro, cakap bro. Spiderman mati je. Tutup podcast ni sekarang. So on the way sekarang. Allah. Tak apa. Lepas tu? Buat Spiderman ni. Sorry. Siapa lagi mati? Siapa lagi? Spiderman mati. Makcik dia mati. Makcik dia mati lagi? Makcik dia mati. Lagi. MJ mati MJ tak mati. Net. Wolverine hidup. Wolverine hidup lagi? Wolverine hidup. Deadpool pun ada tapi Deadpool kan tak boleh mati. Okay. Deadpool, Wolverine. Okay, so bayar tiket bayang kat aku sekarang. Lepas tu dia ada Miles Morales. Miles Morales. Lagi. Miles Morales. Ya Spiderman gelap tu. Okay. Ada Miles Morales. Scene mana? Scene mana? Scene mana? Yang waktu part yang dia bercakap tu. Electric Man ada. Electro ada. Elektro dekat yang sebelum no way. Tuhan elektrik ada tadi. Tuhan elektrik. Favorite Marvel movie kau apa? Favorite Marvel movie? Ini banyak tu, sumpah banyak. Kau bagi top 3. Top 3 Okay, top 3 of course. Yang pertama Endgame. Tu paling favourite Endgame. Yang kedua series Loki. I don't know why tapi tak setuju pulang series Loki. Tu top. Movie. Oh, movie ya. Series boleh? Movie lah dulu. Okay, movie dulu Endgame of course. Lepas tu
Spider-Man The Amazing Spider-Man 1 and 2. Aku kira sambung lah kan. The Amazing Spider-Man 1 and 2. Untuk yang Tom Holland ni aku suka. Cuma ni kalau nak berkata pasal top 3, aku paling suka sekali adalah ni Avengers pertama. Avenger pertama. Yang waktu tadi orang nak kumpulkan team tu. Kumpulkan team Avengers. Tu lah top 3 aku. Kalau aku nombor 1 Deadpool yang first kali. Deadpool first, Infinity War. Nombor 3 aku rasa Civil War. Okay. Tapi Deadpool first tu aku rasa aku boleh tengok 10 kali. Ataupun berbelah-belah kali dalam seminggu tu aku rasa aku boleh tengok banyak kali, aku tak bosan. Kalau kau? Deadpool lah. Deadpool 1, Winter Soldier. Betul, Soldier Solid tu. Aku rasa ni tu Amazing Spider-Man enggak ah. Yang satu. Aku kalau Spider-Man, aku suka tengok yang first. Origin Daripada story origin lah. Aku suka yang first. Sequel dia suka, tapi aku lebih suka tengok yang macam mana dia jadi Spider-Man. Aku rasa kita semua suka Andrew Garfield punya Spider-Man. Andrew Ya tu. Garfield. Aku rasa dia the best Spider-Man lah overall bagi aku. Dia lepas tu aku suka dia punya apa nama orang kata choreography dia. Dia punya Choreography dia dia betul-betul lakonkan dia sebagai seorang Spider-Man, kau tahu tak? satu benda pasal movie Spider-Man latest ni, kau akan perasan gila lah CGI sampah sel. Ya. CGI sampah tu. Macam mana yang kau tengok dekat Aku trailer? tengok macam game, kau tahu tak? Nanti aku ni lah. Kau judge lah nanti Nanti aku edit. Kau edit Aku edit. pakai CapCut lah. CapCut Pro. Bagi HD lah. Ada aku HD. Aku 1080 boleh pakai lagi. Lagi 4. Lagi 4 use lagi lah. Nah. Tapi aku Empat rasa use. Aku pakai use. Pergi bayar tu CapCut. Betul passionate kau Tak, bukan. Waktu tu aku nak edit. Weh, genggera. Baik, Jangan dengar aku. Waktu tu aku nak edit video vlog lah. Lepas tu aku nak export, tiba-tiba dia suruh tak benda apa, dia suruh bayar Berapa ringgit kau bayar? RM12 tu. Apa benda? Tak, aku rasa CapCut premium. Aku rasa ada CapCut benda yang kau standard. terpakai. Tadi cuma Ada tak benda ada. yang kau tak apply lah tu. Ada, Sebab aku pernah buat macam tu. Kadang ada noise cancellation tu tahu on. Aku pernah check. Aku pernah Kalau- post sama kan, and then aku check balik detail, baru ada ni aku ter-apply. Kalau macam contoh, video tu aku dah edit dekat TikTok sebenarnya. Boleh sebut ke? TikTok semua ya. Video tu aku dah edit kat TikTok. Lepas tu Tak apa, YouTube tak select macam TikTok. Ya. Okay. Video tu aku dah edit kat TikTok. Lepas tu aku save. Aku masuk dalam CapCut untuk nak tambah lagu je. Tak ada edit apa-apa. Lagu lah kena bayar. Lagu ada yang Lagu premium. ada yang kena bayar. Dia ada sound effect apa semua tu. Sound effect tu pun sama. Ada. Patutlah pun. Kau kena Ada tengok. yang premium sahaja ataupun yang pro. Sebab tu kalau tengok vlog aku boring. Tak ada sound effect, tak ada background song. Memang raw habis. Aku malas nak pening. Aku tahu aku dah sound effect banyak sikit tu. Patutnya kau buat manual je. Ni kau dah bayar dah, kau buat konten banyak. Ni vlog Rugi lah, ketiga. baru tak invest. Ni Tak invest pula. Dah invest. Rugi lah tak pakai. vlog yang ketiga ni aku tengah fikir dia macam ni. Sebab panjang tu. Vlog ketiga aku kat 11 minit tu. Aku dah settle lah tu. Ya. Satu hari satu video lah settle. Aku tak editor gini. Sumpah kau. Nanti aku tunggu lah. Kau tengok kat akaun aku sendiri. Macam tu lah. Aku berbalik kepada Kau tadi. dah cakap top 3 kau dah. Top 3 dah. Tapi aku rasa Andrew Garfield the best Spider-Man lah. Ya tu. Handsome dulu. Aku suka, aku tak tahu kenapa. Lagi satu aku suka tengok dia dalam suit. Perfect tu aku tengok, Ya, rasa dia nampak keding tapi ngam gitu. dia punya look tu bagi aku memang accurate Spider-Man yang macam nice tu. Ya tu. Dia tak terlampau keding, dia tak terlampau. Dia satu lagi aku rasa plus point sebab dia tinggi. Dia tinggi. Dia memang dia kau tahu tak, kalau aku describe dia memang betul lebih sama macam dalam komik lah sebenarnya Spider-Man dia. Tapi komik dalam dalam komik Spider-Man macam pendek sikit tu sebenarnya. Spider-Man ada banyak-banyak size tu. Banyak saya dia pendek. Spider-Man kecil, gemuk tak ada, besar. nak buat. Spider-Man Ada. ada. Dekat yang ni Nak Miles casting. Morales punya tu. Ada lah. Oh ya tu. Ah, Itu pelakon dia aku kan. Macam cakap apa tu yang lupa lah. Aku rasa dalam Malaysia siapa yang boleh main ke Spider-Man? Zizan bro. Zizan. Dia dah tak boleh dah cicak main lah. Zizan Aku rasa Lina Saud. apa? Aku rasa Nadine Nadine Nasser. Nasser kalau versi Andrew Garfield tu dia boleh main. Betul. Tapi kalau Tom Holland punya aku ada satu player pula dah. Holland. Pelakon Malaysia Siapa? ada kau Ben ada, Nasri. kau ingat tak? Ben Ngasri tak boleh. Dia dah jadi kawan sidekick Spiderman, cicak man. Betul juga. Ada satu pelakon Malaysia ni budak. Dia dah berlakon dekat Netflix punya series tau. Aku tak ingat nama Oh dia. budak tu. Kena kan Aku follow dia? dia dekat TikTok. Kena kan? Alah apa dah nama dia? Dia pernah berlakon. Izdin apa dah? Dia yang berlakon budak tebing bukan eh? Itu lain. Weh, Siapa Ucup? Ucup bisa cakap.
Apa ni lagu ke ni? Tak, aku nak cek nama budak tu. Tapi budak tu ya. Kan? Budak tu ya. Kena kan? Alah, dia pernah berlakon series kat Netflix English kan, series kan. English. Cerita apa? Monster ni apa dah? Monster Inc. Bukan. Cerita Aduh, apa? aku lupa apa nama dia. Dia Kau Dia- pernah tengok cerita yang Syafiq Khan berlakon yang scene tu dia marah pasal dia duduk kat rumah tapi abang dia balik tu Itu tu orang lain? Itu ni siapa? Aku tertukar tu Yoyol. Ah, tu Yoyol. Aku tertukar dengan Yoyol. Yoyol lain, Yoyol bukan. Yoyol bagi aku tak kena sangat. Tak kena. Yang budak tu kan Is apa dah nama dia? Aku tapi dia Tak nice. kena dia, kan? dia nice. Kalau Malaysia ada Spiderman aku rasa dia patut main. Aku lupa lah nama dia. Aku follow dekat IG. Bukan. Haizat siapa tu? Iskandar. Ataupun ni Wafi. Oh, Wafi yang Wafi. Ambuyat tu. Kena kan? Jas susuran tu tak kena. Tak kena sebab dia pernah pakai suit Spiderman kan. Kena. Ja apa Wafi Wafi mungkin boleh Wafi. Tapi Wafi dari segi acting Kena polish lah. kena polish. Weh, dia acting coach dol. Kena polish. Ya tu Spiderman kalau Malaysia tu lah. Kalau Malaysia aku rasa kalau Toby Toby punya Spiderman aku kelakar dia ni aku rasa Siapa ni sikit? Toby ni bukan Toby lah tapi kau tahu Spiderman yang dalam cerita Into the Spider-Verse yang kedua tu kan? Kan yang kedua tu kan ada yang Spiderman yang orang apa Spanish tu kan? Berapa lari? Spiderman 2099 tu. tu? Kalau Toby punya Spiderman kalau Malaysia siapa lah? Siapa yang sesuai tu? Dalam otak aku ada tapi dah boring tu sebab dia dah hype. Farid Kamil. Oh, Farid Kamil style ke? Aku nak sebut Beto tau, Beto Syari tapi betul dah macam Farid Kamil Farid Kamil style ke? kan? Farid Kamil jadi Spiderman. Syamsul Yusof? Okey. Syamsul Yusof Spiderman. Syamsul Yusof Doctor Strange tu. Doctor Strange Muka kena. Okay, kalau Avenger kalau Malaysia siapa? Okay, Spiderman tadi siapa kita buat? Yang mana Spiderman yang Spiderman yang Avengers lah, Spiderman Avengers. Is aku budak- rasa budak Is tu. Oh, okay. budak Is tu kot. Okay, kalau Captain America siapa? Captain America. Tak Aaron. Mudur Zarifin tu. Zarifin lah. Zarifin. Zarifin macam boleh jadi Thor tu. Zarifin boleh tahu dah sebenarnya. Kalau Thor aku Shanas kot. Dua tu. Thor Shanas tu. Thor Shanas kot. Thor Shanas. Zarifin kena ada bro. Zarifin Captain America lah. Captain America okey lah, Captain America. Hawkeye siapa? Hawkeye. Siapa Hawkeye? Aduh. Hawkeye siapa? Hawkeye aku rasa ni boleh lah. Yang jadi Nadim dari cerita Juana. Daim. Oh, Daim Nadim Syukri tak kena Syukri. Syukri Haya. Syukri Haya. Syukri Haya boleh jadi Doctor Strange kat tu sebenarnya. Ramai Doctor Strange. Sebab dia tak tahu Doctor Strange ni dia ada muka-muka Doctor Strange. Aku tak bayang Azal. Habis Syukri Haya siapa kena letak? Aku rasa Hawkeye okey je sebenarnya. Hawkeye? Tak kena tu. Aku ikut ketinggian dia orang tu sebenarnya. Aku tengok karakter. Oh, karakter. Syukri Haya macam boleh jadi Star-Lord dul. Kalau Kaya itu Starlord tak. kalau ni Hawkeye aku rasa Shahid Hussain boleh. Oh, Jason Jason. Mesti kau ingat Macam dalam sebab dia cerita pendek kelakar. kan. Kau ni acting dari segi karakter. Kau gelak sebab dia pendek. Tak bukan sebab pendek Habis? Apa? Kau bayang dia anak sempit. Tak kena Karakter. dulu karakter dia dengan apa ni? Hawkeye. Hawkeye siapa kalau kau lagi teruk Syukri Haya tu? Habis Syukri Haya apa? Doctor Strange. Aku rasa dia boleh jadi main Doctor Strange. Sebab Aku susah aku terima lagi. Syukri Haya lain doh, Syukri Haya lah. Syukri Haya ni kalau kau Pasal bahasa Doctor Strange kena bagi yang tua sikit tu. Apa dia? Tua sikit lah Doctor Strange. Tua sikit lah. Ada tak yang tua sikit? Yang tua kaki. Mani Amok? Tua. Mani Amok penyanyi. Dia jenis macam yang apa nama? Doctor Strange jenis macam yang Awi ni tak apa. Awi ni ada. Awi dia apa? Awi. Aku rasa Awi siapa tu? Awi jadi siapa ah? Awi jadi villain okey lah. Awi dia villain Awi jadi Dr. Octopus tu. Oh. betul juga kena. Doctor apa kena? Ataupun dia jadi tak. Okay, Captain America,
Arifin. Arifin. Okay Betul lah. Kalau Spiderman tu budak Is tu. Kalau Thor, Shanas. Thor Shanas. Tu sana betul, aku setuju. Black Widow tu Black Widow. Black Widow Kita bagi hot lah. Akhirin dulu. Akhirin Akhirin. Okey. Akhirin. Akhirin okey sebab dia ni kan. Akhirin ataupun Sleepy Lama. Ni aku nak ni tu. Ya. Ni kena dengan karakter lah. Okey, jenis karakter Natasha dia macam jenis-jenis yang sombong sikit. Dia ni elegan tu. Dia elegan. Dia apa nama? Aku rasa Nora Danish tu. Nora Danish. Kalau versi dia muda lah. Ui, Maya Karin. Maya Karin jadi ni Black Widow. Black Widow. Tu. Kan? Tu kena tu. Karin. Kau just perangkan rambut Maya Karin ni. Dah. Kan? Ya dah. Maya Karin. Aku tengah bayangkan Maya Karin berlaku cerita lawan. Abang Falde boleh dia kena berjaga tu Aku bayangkan dalam suit pasal dia pegang yang button dua tu. Aku bayangkan macam tu. Maya Karin kena. Maya Karin kena. Setuju. Okay, Captain America dah. Captain America Zul Arifin. Spiderman budak Is tu. Kan susah tu. Tak tahu siapa. Okay, kita delay dulu. Iron Man. Thor apa? Weh, Shazzy Sam kena ada. Kau tak dalam The Police Evo. Solid tu. Solid. Thor Shanas. Aku rasa Shazzy Sam boleh letak Black Panther ke tak? Shazzy Sam Black Panther. Okey tak rasa? Sebab dia macam ada sedikit karakter macam ni Chadwick asyik. Kan? Kalau sebab apa kalau kau pasal dalam Police Evo tu dia bukan karakter yang jenis macam ni tau. Macam yang selalu Black Panther payah agak. Black Panther ni sebab dia culture punya ni Abim bola. Tak ya. Senang sangat. Senang sangat. Bola. Dia berlakon dul kan. Dia berlakon dalam movie tu. Bagi Atoy. Bukan tu biasa-biasa. Atoy. Atoy apa? Atoy yang jual superhero. Jual G-Shock. Atoy cakap ni. Atoy kau pelakon apa? Mana pelakon kan? Sekejap. Black Panther pun susah. Black Panther tu kita tolak dulu. Aku rasa Black Panther Hawkeye kena tolak dulu tu. Hawkeye aku rasa Shazzy Sam. Hawkeye bukan. Hawkeye kau lah tak setuju Shazzy Sam. Aku rasa okey je kan. Sebab Shazzy Sam solid tu. Sekejap Shazzy Sam. Selain daripada kalau yang ada punya mata fokus kan. selain daripada Kau bayangkan Shazzy Sam Police Evo punya era tapi pakai suit Hawkeye. Hawkeye Kan patut pakai spek tu. Sebab dia pakai pistol. Tapi janganlah rambut mohon. Kau rambut sekat tepi. Jangan rambut tu mula. Okey. Kalau Shazzy Sam, Ronin okey bagi aku. Ronin okey. Dia ni lah. Kalau aku tak tahu lah kalau kau rasa kena tak. Hawkeye Fizoma tak? Fizo Omar. Kau tengok Fizio kan? Bukan. Zoma. Ke tak kena? Hawkeye. Fizo Omar okey. Aku rasa kau tahu tak Thor bukan Shanas tau. Ambil tu. Shanas boleh jadi villain. Shanas babak villain. Kau tahu tak? Kau tahu Amar Alfian yang besar dalam cerita. Amar Alfian. Cerita tu dia jadi Thor tu. Sebab Thor ni dia bukan dia bukan jahat tau. Thor ni buat villain besar kat Thor ni sebenarnya. Anti villain lah. Macam tu. Anti villain. Anti hero. Anti hero. Anti villain. Deadpool. Deadpool siap. Deadpool sebenarnya kan. Kalau ikutkan dia punya Kamadli. Kamadli kelakar agak tu. Kamadli kelakar. Tapi kalau masuk dalam musuh aku rasa lain pakai Kamadli. Maybe aku rasa yang Star-Lord apa nama tu? Pekin Ibrahim okey? Tak boleh. Star-Lord untuk dia tak kena. Tak kena Pekin Ibrahim. Pekin Ibrahim apa macam boleh masuk kat tu cuma tak tahu kereta apa. Jadi ni geng-geng skinhead boleh. Dia boleh jadi Yondu je. Thanos apa Thanos? Thanos tu bagi dekat siapa tadi? Tak bukan Shanas. Bukan. Thanos ni. Aduh, siapa nama dia? Siapa yang jenis besar-besar sikit lah. Ada karakter sikit. Alah ni dia berdua nama dia aku selalu lupa nama. Thanos yang villain dalam cerita Abang Fadil tu apa nama dia? Yang first. Abang Fadil yang first. Dia boleh kan? Abang Fadil yang first. Yang orang tua tu bapak kepada bapak kepada Kamadli bapak kepada Kamadli yang gangster. Ya setuju. Itu okey. Kita Thanos dah tahu lah. Alright. Ni bodoh. Kalau yang tu Sekejap. Remy Ishak tak nak masuk Rul. Remy Ishak Black Panther tu. Remy Ishak kan.
Misa Black Panther. Okay, Black Panther, Black Misa. Hawkeye siapa Hawkeye? Hawkeye Dia sebelah susah. menor je. Hawkeye. Kena dengan Hawkeye ya. Hawkeye dia jenis aku tengok karakter Hawkeye dia jenis yang bukan Hawkeye Hans Isaac lah gila. Hans Isaac Tak Hans Isaac. Sekejap. Tak bro, tak. Saya Isam tu kena bodoh macam tu. Jadi tu kena kau yang Sebab tak suka. sebab karakter dalam Polis Evo dengan karakter Hawkeye, karakter dalam Polis Evo kan dia jenis yang macam serius. Yang macam ada backstory yang Hawkeye kan serius tak serius. Dia macam casual tau. Dia kena tahu yang Hawkeye ni pun jenis macam yang dia cakap lepas tak. Aku rasa Isam pun cakap lepas tak kadang. So aku solid je. Okay, Hawkeye. Okay lah. Okay, Captain America Zul Arifin. Okay, Thor atau ni siapa tadi kau cakap? Thor Amau. Amal Alfian. Kan nak letak Shanas je. Nak lagi nampak benda ni gempak. Amal Alfian lah villain tu. Okay, Dia lagi vibe villain kuat tu. Captain America Zul Arifin. Thor Shanas. Okay. Iron Man. Iron Man. Iron Man kena cari. Ustaz Amin Idrus. Siapa? Apa dia? Amin Idrusnya Iron Man. Oh, ada ni Suat Iron Man tu. Iron Man aku rasa Hasnul Rahmat boleh. dalam cerita Pascal kau rasa siapa yang Suat Iron Man? Hasnul Rahmat. Siapa? Hasnul Rahmat siapa? Betul. Ya. Hasnul Rahmat. Kau tak rasa ni Hairul Azim macam sesuai Iron Man? Ui, tak tu. Oh, ya tu dia Iron Man tu. Ataupun penyanyi tu yang muka macam Iron Man tu, penyanyi lama. Muka dia macam Iron Man. Siapa? Alah, TikTok kau. TikTok. Siapa tu? Hasnul style gak tu. Oh, dia style kat tu. Malaysia kena banyak keluar superhero lah. Movie superhero. Aku tak tahu kenapa lack of. Badang ni? Tu lah. Kenapa badang ni? Cicak Man tu bagi aku dah good lah sebenarnya. Dah good effort lah. Good work lah. Walaupun orang cakap Cicak Man flop kan, tapi aku enjoy je. Asal tak ada keluar Cicak Man tu rasa macam parody tu sebenarnya. Asal tak ada orang nak buat lain lah. So tak nak teruskan so Peluang Man. Ni. Oh Ni yang belah kanan ni. aku tak kenal lu. Dia penyanyi lama-lama dulu. Nama dia Syamviza. Syamviza nama dia. Kejap. Tak kenal lah tu. Dia Yang Hasnul Rahmat tadi nak jadi Doctor Strange pun boleh Rul. Ya tu. Betul. Oh, jadi Dr. Strange tak ada lagi. Hasnul Rahmat. Hasnul Rahmat tu okey lah Doctor Strange. Iron Man dul. Tu. Iron Man dul. Tu. Tapi kalau Iron Man Malaysia siapa Ini? Bukan. Kan. Okay. Tadi kita yang last Iron Man Iron Man last. Iron Man siapa yang ada charismatic punya vibe? Iron Man Shahid Zissam pun boleh main Iron Man tu sebenarnya. Oh, kalau yang tu aku tak kena. Tak kena Iron Man. Tak kena. Shazzy Sam. Dia kena Iron Man Tak cakap Ustaz Amin Idrus. Alisata Iron Man. Alisata tak kena lah. Dia tak boleh. Dia tak ada bagi aku playboy lah. punya vibe. Oh, nak ada playboy punya vibe ke? Iron Man kan playboy. Tu juga. Playboy belagak kan. Roshamno lah. Ya doh. Roshamno Zal. Ya doh. Okay, kita mereka Zul Arifin. Arifin betul. Betul. Iron Man Roshamno. Thor Shanas. Black Widow siapa? Tadi Maya Karin. Black Panther Remisa. Solid. Solid. Kau rasa Malaysia kan boleh go kalau buat movie superhero. Aku rasa superhero kau kena buat yang grounded lah. Kau tak boleh nak buat power. Kau buat someone yang ada setakat super power dia macam Captain America tu sudah. Betul. Faham tak? Kau tak boleh nak buat macam betul dia ni boleh keluarkan api. Aku rasa tak boleh. Susah lah kayak tu macam memang nampak. Sebab tu luar kemampuan kita. Tapi boleh je sebab contohlah basically dalam cerita Polis Evo tu tak logik tu Shahid Zissam tu super cop tu. Basically macam dia tu memang power gila. Boleh tembak pun elok lagi kan. So boleh je aku rasa. Kau buat seorang tu memang someone yang super cop. Kau gabung dengan someone yang silat tapi villain dia jadi baik. Benda semua buat aku rasa jadi je. Cumanya aku tak tahu kenapa benda tu sempit sangat kot. Maksud aku macam industri kecil sangat kot. betul. Kecil satu korang kecil. Industri kecil sangat lah. Tapi Bionic tu saya Bionic. Bionic kat Madli lah. Kat Madli kan. Depo tak ada lagi. Depo tak ada. Depo siapa lah Depo? Yang kelakar-kelakar sikit kan. Aku rasa Kamal Adli kena Kamal tu Adli. karakter dia.
Apa lagi yang jenis berseluruh macam ni Deadpool? Siapa kau fikir siapa? Bidin. Deadpool. Bidin mana tak random je. Betul tak? Boleh tak? Siapa Deadpool. Sebab Deadpool muka dia dah hancur-hancur tau. Muka dia dah scar habis. Ni macam muka je tak perangai. Johan ke? Bayangkan Johan. Aku rasa Zizan Badan boleh fit. ke? Zizan dah superhero dah. Tolak. Oh Zizan. Oh okey. Tu juga kan. Saiful Apek sama juga. Saiful Apek. Cicak Man. Siapa Cicak Man? Saiful Apek sama Shoot. Cicak Man. Siapa yang boleh jadi Deadpool kat Malaysia ni? Siapa yang jenis yang gila-gila punya Tunggu aku jadi pelakon lah. Kau ni lah. Kau Drax lah. Tunggu aku buat. Okey je gila. Kelakar je. Badan lu. Star-Lord Star-Lord yang kau cakap ni lah. Yang jaga Iron Man tu okey. yang jaga Iron Kan Man. yang ada patung Iron Man tu. Apa nama tadi? Amin Idris. Amin Idris. Kau rasa okey tak? Kena gila. Star-Lord tiba-tiba dia. Tiba-tiba kan. Nampak yang Sebab aku tengok macam dia punya misal tu macam kena lah okey lah. Aku rasa Deadpool. Kau tak rasa Merkin okey? Merkin Deadpool. ya Merkin ataupun Miraimon. Miraiman aku rasa macam okey tu sebenarnya Deadpool. Jap. Teddy. Sebab dia punya karakter yang kau tahu yang dia berlakon cerita masa puasa Ronaldo nama play Oh. nama dia. Tahu. Tahu pernah tengok. Dia boleh bawa karakter bodoh lah. Betul. Compare dengan Merkin aku tak dapat. Merkin tak boleh lah. Merkin boleh jadi sentry ke? Thanos tak ada. Thanos ada Thanos lah. yang ni lah bapak Oh, ni tu. villain tu. Sialah. Okey lah. merepek punya buat tu. Okey lah, kalau contoh nak masukkan artis lain banyak tu. Kalau ikutkan dalam fikiran aku rasa macam aku rasa macam nak masukkan Drax apa Drax? Drax jenis Drax Awi boleh main. Awi ke tu? Awi kelakar tu. Tapi cuma tu lah dia kecil. Awi pendek. Mantis. Kau tahu Mantis dalam cerita ni kan. Mantis aku rasa ni. Kau tahu cerita ni lah. Kampung Girl lah. Kampung apa? Kampung boy. Kampung Boy. Oh, kamu people. Kampung People. Yang perempuan tu. Okey tak? Macam kena apa tu? Ya tu? Kena apa tu? Kena. Dia kena. Dia kena. Apa tu nama dia aku lupa lah. So apa lagi producer kita orang dah buat cast dah ni. Ya, So dah buat try cast. lah. Kita dah start buat rumah sendiri ni. Lain-lain Dah kau buat adventure cast. semuanya cuba try. Aku rasa aku akan sokong je as long as solid. Bukannya macam aku bukan apa lah. Aku rasa Keluang Man tu tak menarik perhatian aku langsung. Ya bodoh aku pun tak tengok Clown Man. Keluang Man tu sikit pun walaupun benda tu nostalgia aku tengok tau time kecil. Ya. Tak dia filem. Lagi satu Keluang Man tu memang sebenarnya Keluang Man tu adalah parodi sebenarnya asalnya. Dia bukannya karakter untuk yang serius kan. So basically dia punya parody tu parody Batman sebenarnya. So why not try ambil satu karakter yang betul-betul superhero. Tak payahlah komik pun, kau buatlah karakter sendiri. Okay, kau nak buat cerita tu cerita serius ke ataupun parody? Kalau Aku akan buat cerita serius dulu. serius Aku lah. rasa boleh masuk je. Kau buat macam contoh macam Spider-Man dia ada mix. Iron Man serius, Thor serius. Boleh je dia ada genre lah. Boleh je nak Orang apa buat. Malaysia. Macam Tumulak tu aku rasa ada potential je untuk kau buatkan Jadi dia jadi macam anti-hero punya karakter. assassin kan. Ya tu. Anti-hero punya karakter Tumulak dalam cerita kongsi tu. Kau ambil karakter tu, kau ambil kalau aku ambil Inspector Kai orang sama pula Spectacle. Ya bodoh. Lepas tu kau buatlah universe tu connect dengan benda-benda muatai. Kan benda tu kan berkaitan. Ya bodoh. Jadi je Astro Shaw. Kita orang ni walaupun kita orang tak ada qualification, ada lah. Let's go lah. Jom kita duduk lah kita sembang. Kita sembang, kita nak pitch idea. Ada je. So Royalty dapat 5% okey 5%. 5% banyak tau. Ya. Astro Show punya movie jarang tak flop. Jarang tak flop lah, jarang flop. Jarang flop ah. Beratus-ratus juta confirm. Betul tu. 5% lah tak 5%. Banyak tu. Banyak tu kita dapat. So let's go nampak. Kita orang lah juga yang nak kena ni. Podcast lain tak ni ada aku kan. Ada aku tengok So Mesti ada je. nak otak-otak yang macam kita orang ni panggil lah.
Kacip juga ni. Kita kan ni benda boleh ni. Tapi salah satu Tahu. dia mungkin aku cakap macam tadi aku mungkin industri ni terlalu kecil sangat. Industri terlalu kecil. Satu lagi consumer pun aku rasa ada juga. Consumer dan juga netizen pun jenis. Ya, of course. Kau bayangkan bila Malaysia buat, confirm ah. Mesti kena Benda ni mesti tiru ni. Mesti, baik aku tengok Avenger, biasalah. So, susah. Malaysia susah yang itu. Support daripada rakyat tu. Itu payah agak. Aku rasa maybe tu. Bayangkan cerita ni Indonesia lagi ramai orang tengok. Aku rasa diorang dah pernah pitch lokal. benda ni. Cumanya mesti dah akan jawapan Malaysia nak ke tu. Mesti ada aku rasa. Diorang nak ke benda ni. Aku rasa diorang tak. Kita kena rugi baik kita buat movie lain. Mungkin lah. Baik kita buat cerita lain. Sayang lah, sayang sebenarnya. Kalau tak Sebab kita pun sebab kita punya industri sebenarnya filmmaker banyak yang power tu sebenarnya. Meko, talent. Scriptwriter banyak. Scriptwriter banyak. Cumanya aku rasa tu lah kot antara punca dia orang macam malas ni. Dia pun dah fed up kot dengan netizen kan. So it's okay lah. Betul. So yeah, maybe tu je lah. Tu lah. Best lah borak pasal possibility ni semua. Ya tu. Potential ni semua best. Betul. So maybe kita kena bergerak ke sama duit ke? Ulang aku tak ada topik dah. Kenapa? Ada. Berapa jam? Boleh. Boleh soal duit Boleh sama duit. Kita boleh bergerak ke sama duit. Okey. So aku sejujurnya sama duit aku tak ada. Aduh. Zim, Aku dah tak nak tiaw pula Zim ni. Aku dah cari lah sebenarnya. Aku dah on duit daripada sebab dia pun tak ada. Tak, aku tadi tengah fikir lagu apa yang aku buka tadi. Okey yang tu. Aku rasa song duit. Okay, bagi aku 50 minutes lah. 15 minutes? Bagi aku 5 minutes. Kau apa? Kalau aku lagu ni kot Olivia Rodrigo. Album baru dia. Lagu apa ni? Stupid Song. Sebab dia bagi aku tak lah, dia macam nothing kan lah kata macam deep. Cumanya dia bring back Olivia Rodrigo Sour punya album kot. So era-era Olivia Rodrigo yang sebab aku kurang dengan album second. Kau mesti baru nak cari kan? Ni lah dia. Aku latest aku dengar lagu apa. Ni lagu minggu lepas tu. Lagu kau tahu Sienna Firo, Sienna Oh, yang lagu tahu, dia tahu, on tahu. Feel tu. Dia ada satu lagi lagu dia Baru kan? aku lupa lagu dia apa. Tajuk dia aku lupa tapi aku ingat lirik dia. Oh, okey, aku What tahu. I've been doing in my life. So Sekejap. tu antara salah satu lirik dia. Basically lagu tu pasal penyesalan sebenarnya. Macam penyesalan dalam kehidupan ni. Dia bukan penyesalan, satu lagi penyesalan and loss. Aku rasa macam kau lost, kau tak tahu kau buat apa sepanjang kehidupan kau ni, kenapa kau end up kat situ. So benda tu aku relate lah dengan benda tu. Aku rasa macam sometimes kita rasa macam kita lost. Faham. And bila aku dengar lagu tu dia buat dia bukan loss yang buat aku rasa macam aku nak mati ke apa ke, bukan depressing punya, tapi dia buatkan kita bersoal diri kita sendiri, kenapa selama ni kita usaha tapi nampak dekat point of view penyanyi tu nampak macam tak ada apa yang jadi, padahal kita dah buat macam-macam. Maksudnya kita dah usaha, kita dah buat macam-macam, tapi kita sendiri ni tak pernah nak appreciate apa yang kita buat, macam tu lah. So ni pasal lagu tu memang sangat deep and also aku relate lah. Aku rasa macam sepanjang kehidupan aku banyak rasa yang macam tu. Tu lagu baru dia kan? Tak sure tu, aku tak tahu lagu tu. Sebab dia ada ni cover I think ni. about it all the time. Dia underrated ke What I've been doing in my life. Betul. So aku lah. Aku ingat ada satu lagu ni aku layan lah waktu kita buat live. Right? Aku tak tahu tadi kau dengar lagu apa ni. Apa? Full album tu, album full. Kau mesti nak study kan. Aku lama tak dengar tu. Lama sumpah aku jadi macam aku punya ayat pun dah tak betul lah. Sebab aku nak dengar lagu Linkin Kau Park kan. mesti nak study. Tadi nak pergi konsert kan. Tapi okey lah, lagu yang aku nak tekan pada minggu ni adalah ada satu lagu ni aku dengar, lepas tu dia jadi kenangan tau. Kenangan waktu kecil lah. Ni Hazama. Kenangan. Bukan. Nama lagu tu bukan kenangan. Lagu ni. Aku ingat lagu tu waktu kau nyanyi. Pokok. Bukan, nama lagu tu ni Sampai Mati by Hazama. Sampai mati cintaku takkan berserah. Hazama. Takkan ku mengalah. Dia macam sebab lagu tu waktu zaman kita sekolah kan. Sekolah menengah kan. Sekolah menengah. Banger tu bagi aku lagu tu.
Dengan besok lagu tu macam biasa lah, kalau kau dengar pun kisahkan sampai apa ni, kisahkan tentang dia perjuangkan cinta dia Sampai mati lah. Mati lah. sampaikan hujung nyawa Mati Mati aku. Itu mahal ini. Kan. Aku dengar lagu melekat lah kepala aku lagu tu. Adik aku asyik dengar je. Pasal lagu pasal lagu Azamah tu macam waktu kelahiran tu kan, aku jadi teringat balik macam Zaman kau what if cerita. lah. betul lah, macam what if kan, kalau macam aku buat lah apa benda yang dekat dalam lagu ni aku buat lah sampai betul-betul sampai mati pun mati lah, asalkan aku dapat cinta dia macam tu kan. Bukanlah mati betul-betul, macam walaupun aku hilang satu benda pun tak apa lah, asalkan aku dapat perjuangan dia macam tu kan. Ui, relax tu. Baik tu. Oh, sabar. Boleh. Sebab dia Ramai lah ni. Ramai Zim. apa yang ramai? Kau punya list lah. Bukan maksud aku pasal ni 3 konsert tu, bukan pasal orang. Oh, okay. Yang aku bayangkan tapi alhamdulillah hampir nak mati aku je malam tak ada. Tak ada, betul lah. Mati ke? Buat live sampai 7 jam. Tak hilang dia tengok. Okay. So aku rasa sampai sini sajalah. Sampai di Tak payah, bukan sampai mati, okay? Aku rasa sampai ini adalah perakhiran untuk podcast. Tak ada aku dah. Ini adalah perakhiran untuk episod ni. So guys, macam biasa, terima kasih kerana menonton sampai habis. Jangan skip and then Betul. follow. Kita tak tidur ke masuk untuk korang kau ni. Untuk awak kita buat pukul apa ni sekarang ni? Oh, berapa dah tu? 10.50 AM. Oh, lama. Betul ke? 10.20. 10.20 AM. Nampak? Sekarang dah jam 10.20 AM. Kita orang baru balik pada jam 7 tadi. Pagi. tadi. Pagi. Ini dalam pertama kali kita buat pagi kan? Pagi. Mana benar? Paling awal tengah hari ingat podcast dengan tu. Apa nama tu? Oh, Cikut. Bukan Cikut. Utopia. Tu Cikut sebelum Cikut tau, Utopia. Sayang lah. Sepatutnya diorang boleh go sebenarnya. Tapi tu lah, by the way, Shout out. Itulah dia sebab under company yang susah sangat. Shout out Utopia, our first collaboration. Yeah, Yes, first thank collaboration. you. As the part, dia orang first. Yang notice, yang notice, ajak yang collab, betul. yang nampak kita punya value lah. Sebab kan kita ada tanya, Betul. kan kau tanya kenapa the pot. Sebab aku jenis macam particular dengan apa yang kau nampak gitu. Sampai kau sanggup ni nak suruh kita So datang. bila dia boleh macam tu jadi macam thank you though guys. So shout out Kakak. Kakak apa lagi nama dia? Nani dengan Farah kan. Yes. Shout out to you guys. Shout out to you guys. The three of you. So thank you sampai Thank you. tengok sampai habis. Yes. Follow TikTok, Like, follow, share, subscribe. subscribe. Follow kita kat TikTok. Follow makin menurun ni. Kenapa follow kita tunggu dah? Kita tanya lah. Kenapa lah? Kita orang tak best sangat ke Kita apa? dah tak relevan ke? Kalau Dah tak relevan tu. ya, Kita orang dah kena tu. kalau sebab ada mungkin ada masalah. Kita orang follow sebab kalau follow tak boleh FYP. Biarkan. Sebab benda tu efek kat kita orang nak agak follower naik. Kita orang nak agak buat broadcast dekat TikTok, broadcast apa semua. Follow kita kat TikTok. So follow balik TikTok kat TikTok. Track macam biasa. IG kita kan, IG kita nampak menaik. Alhamdulillah IG nampak menaik So mana-mana yang nak KOL cari job ke bagi kita orang. Please tolong lah. Nak fry apa lagi? Nak fry. Okay sekarang ni nak cari F1 punya ni. Tak apa FOMO. Panggil dia. Kenapa aku tak pernah tengok H1. F1. FOMO Yang aku kenal pun F1 punya ni Peter Schmeichel. Aku kenal kan. Michael motor kan. Keeper MU. Aku Kasper kenal Schmeichel. banyak. Aku kenal banyak lah tapi FOMO aku rasa. Siapa antara Okay dia. lah. Sebut. Kau tahu tak? Charles Leclerc. Tak kenal kan? Lagi. Loni Norris. Lagi. Apa nama? Matt Faris. Ahmad Faris. Apa meyang. Bukan jatuh. Hari ini bukan. Betul lah memang. Apa nama dia? Lewis Hamilton. Hamilton. Member dah tak duduk kat Petronas lah. Member Dah Ferrari dah. Dia dengan Charles Leclerc. Lepas tu apa lagi? Kimi ni. Kimi Blanco. Kimi Antonelli. Bukan. Kimi cakap kita FOMO tapi nak panggil as kita orang buat nak panggil content. KM. Any event concert nak panggil lah kita orang. Ya. So 3,000. apa-apa kontak dekat thread dekat TikTok boleh, no problem, tak masalah. Okay. Lagi satu yang kita buat brand mana nak panggil jadi tu. Kalau aku dah tukar, aku H&M. Aku kira balik, aku dah ada 20 baju H&M bro. Oi. So H&M, shout out H&M. H&M please. Jadi cari model gemuk seorang. Yes. Okay, so tu lah. So nak cari perfume, masuk live Blanco Fragrance dan juga Hey Blanco every day. Korang tengah tengok ni dalam pukul 8, kalau dalam pukul 11, 12 bukalah Blanco Fragrance, bukalah Hey Blanco. Ada lagi kita orang. Ada kita orang dalam tu. Okay. Kalau tak ada kita orang tunggu. Maknanya next session lah tu. Yang ketiga macam tu. Bye. Assalamualaikum. See you guys next week. Jumpa lagi.